Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Tadi kita cerita tentang binatang korban. Binatang korban mesti daripada binatang al-an'am. Selain daripada binatang al-an'am tidak sah. Kemudian muka surat 82, lembu biasa yang dipelihara atau dilepaskan ladang sawit meskipun dia masih dikategori sebagai haiwan ternakan al-an'am. Oleh itu sah dijadikan binatang korban apabila cukup syarat-syarat korban yang lain. Sebab takut kita pelihara, oh lembu tu dia tu, bukan al-an'am. Tak. Lembu kalau orang pelihara ada ladang sawit, memang liar lah sikit, tapi dia tak lagi dalam kategori al-an'am. Yang kedua, binatang kacukan antara binatang al-an'am dengan binatang yang bukan al-an'am tidak boleh dijadikan binatang korban. Dalam mazhab Imam Syafi'i, pandangan mu'tamad bahawasanya binatang al-an'am apabila dikacuk dengan binatang bukan al-an'am, anak yang dapat dikira bukan al-an'am. Walaupun di sana ada pandangan sebahagian ulama, dia katakan kalau kacukan al-an'am dengan bukan al-an'am, kena tengok kepada ibu. Kalau ibu dia al-an'am, anak dia kira al-an'am. Kalau ibu dia bukan al-an'am, maka anak dia bukan al-an'am. Tapi mazhab Imam Syafi'i, kacukan di antara al-an'am dan bukan al-an'am, maka dikira bukan al-an'am. Justru mana-mana binatang yang dikacuk di antara binatang al-an'am dan bukan al-an'am, maka tidak sah dijadikan binatang korban. Dalam nota kaki saya buat kesimpulan, saya bincang dua isu. Yang pertamanya, apakah hukum buat korban dengan binatang selembu? Dia ada jenis binatang selembu. Kita nak tahu selembu lagu mana, boleh cek dalam Google dia. Tulis selembu, dia akan tulis gambar dia. Dia selembu ni adalah kacukan di antara lembu dengan seladang. Jadi seladang bukan binatang al-an'am, lembu binatang al-an'am. Bila kacuk dapat anak, maka binatang itu bukan al-an'am, justru tidak boleh buat korban menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Ya, di sana ada pandangan segelintir ulama yang mengatakan boleh buat korban, tapi pandangan mazhab Imam Syafi'i tak boleh. Lepas tu isu yang kedua, buat korban dengan lembu bali. Lembu bali, apakah hukum buat korban dengan lembu bali? Lembu bali ni dia lembu stokeng. Jadi kalau kita tengok lembu dia stokeng, dia daripada ni kaki ni putih bawah. Dia ibu dia warna kuning, punggung dia putih, warna dia kuning, punggung dia putih, lepas tu kaki dia putih. Itu lembu bali. Jantan dia ada warna hitam. Dia kalau semakin tua semakin gelap, semakin tua semakin hitam. Kalau jantan dia besar tu pun seladen dah jantan. Lembu bali ni jadi isunya adalah kerana lembu bali kalau kita tengok kepada sifat-sifat dia, ia tak sama dengan lembu biasa. Saya cerita ni berdasarkan pengalaman saya. Saya ada lembu bali di rumah. Dan ada maring lah kalau orang yang tengok Facebook ambo-ambo, ada video lembu bali ambo baru boleh anak kemarin. Jadi boleh cucu lah kita. Jadi lembu bali ni diisukan lembu bali. Lembu bali ni dia lompat tinggi. Ada seekor lembu bali ambo, seekor lembu bali malam ambo. Kalau dia kejut 8 kaki lepas lompat. 8 kaki lepas. So lepas lembu bali pula, kalau kita lepas dia dalam hutan, kita tak dapat kesal di mana dia ada. Tak dapat kesal. Lepas tu dia kalau lalu dalam hutan, kalau lalu orang lalu, dengan lalu orang tak lalu. Dia tak lalu kat lalu orang. Dia akan lalu kat laluan orang tak lalu. Masuk kat gok. Dia jenis lagu tu, lembu bali. Bunyi dia tak sama dengan lembu. Bunyi dia campur di antara lembu dengan kubah. Lepas tu ada orang royak lembu bali ni asal lembu hutan, tapi telah dijinakkan. Ada orang royak lembu bali ni kacukan. Ada orang royak lembu bali ni sejenis bakar lembu. Boleh buat korban tak? Okey. Ambo tulis 4 poin. Poin yang pertama, andai kata dapat dipastikan bahawa lembu bali adalah lembu hutan, bukan binatang al-an'am, maka tidak boleh buat korban dengan lembu bali. Kalau dapat dipastikan. Satu. Yang keduanya, kalau dapat dipastikan lembu bali adalah kacukan di antara bukan al-an'am dengan al-an'am. Kacukan di antara rusa dengan lembu, maka tak boleh buat korban. Yang ketiga, andai dapat dipastikan lembu bali ini adalah satu jenis bakar lembu yang diternak oleh manusia, maka boleh buat korban kerana binatang al-an'am. 3 lah. Yang keempat, kalau tidak dapat dipastikan
Sekali dapat dipastikan. Kalau tidak dapat dipastikan dia lembu teh, tidak dapat dipastikan dia kacukek, tidak dapat dipastikan dia saat itu sejenis lembu bakar, sejenis bakar lembu, maka boleh kita buat korban berdasarkan kepada zahir lembu balik itu diternak oleh orang. Jadi yang membuat poin pertama, poin kedua, poin ketiga, poin keempat, tengok poin keempat pada muka surat 84, jika asal lembu balik tidak jelas, sama ada ia berasal daripada lembu hutan, hasil kacukan atau baka lembu tersendiri, tak jelas, maka harus dijadikan binatang korban. Sebab dia ini berdasarkan zahirnya yang dipelihara oleh masyarakat sebagai haiwan ternakan, serta ketiadaan bukti yang jelas menunjukkan sebaliknya. Tak ada bukti jelas menunjukkan sebaliknya, boleh buat korban dengan lembu babi. Okey, baik. Kemudian muka surat 84, syarat kedua mencapai umur binatang korban yang telah ditetapkan. Di sana ada hadis, ini kita buat ringkasan. Di sana ada hadis yang diriwayat oleh Muslim dalam kitab sahih beliau, kata Rasulullah, la tadhbahu illa musinnah. Jangan kamu sembelih korban daripada binatang melainkan binatang musinnah. Illa an ya'sur alaikum fatadhbahu jaza'atan min ad-dha'n. Melainkan bahawa mudah payah kepada kamu, illa an ta'sur alaikum fatadhbahu jaza'atan min ad-dha'n. Mereka kalau payah untuk mendapat musinnah, maka sembelihlah jaza'ah daripada biri-biri. Jadi bila kita dapat faham daripada hadis ini, Rasulullah katakan, jangan kamu sembelih binatang korban melainkan binatang yang telah mencapai usia musinnah. Mereka biri barulah boleh korban dengan jaza'ah. Musinnah dalam istilah ulama sama dengan thaniyah. Thaniyah, musinnah sama. Kalau unta umur 5 tahun masuk tahun yang ke-6. Kalau lembu, kerbau, kambing, biri 2 tahun masuk tahun yang ke-3. Jaza'ah biri umur setahun masuk tahun yang ke-2. Jadi kalau biri tidak disyaratkan musinnah, kambing disyaratkan musinnah. Kambing mesti umur 2 tahun masuk tahun yang ke-3. Biri tidak disyaratkan musinnah, cukup jaza'ah. Jaza'ah umur setahun masuk tahun yang ke-2, atau bersalin gigi sebelum daripada setahun. Itu kambing. Okey, itu muka surat 84, 85. Lepas tu 86 tu ada sebutlah umur binatang korban. Baik, 88 beberapa permasalahan yang berkaitan dengan cukup umur. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan cukup umur. Yang pertama, bercerita cukup umur berdasarkan saling gigi adalah untuk biri-biri yang berlaku sebelum mencapai usia setahun. Manakala bagi kambing, lembu, kerbau, cukup umur untuk korban bukan ditentukan berdasarkan bersalin gigi, tetapi berdasarkan usia 2 tahun Hijriah, sama ada telah bersalin gigi atau belum. Oleh itu, ukuran cukup umur dengan bersalin gigi hanya terpakai untuk kambing, lembu dan kerbau sekiranya ia berlaku setelah mencapai usia 2 tahun Hijriah. Antara benda yang dipegang oleh masyarakat kita tapi bukan disebut dalam fiqh mazhab Imam Syafi'i adalah lembu cukup umur salin gigi. Dalam mazhab Imam Syafi'i bukan gitu. Ya, lembu, kerbau bukan penentuan cukup umur berdasarkan salin gigi, tapi berdasarkan 2 tahun. Kalaulah cukup 2 tahun, kalau tak salin gigi boleh buat korban dah. Sebab dia telah mencapai usia musinnah. Kalau cukup salin gigi umur setahun setengah, tak sampai lagi 2 tahun dengan pengiraan tahun Hijriah, tak apa 2 tahun tapi salin gigi dah, tak boleh buat korban dalam mazhab Imam Syafi'i. Kemudian Amba dah tulis lembu atau kambing yang belum mencapai usia ditetapkan tidak sah dijadikan haiwan korban. Kalau tak sampai usia yang ditetapkan, tak boleh buat binatang korban walaupun ia besar-besar, gemuk, mempunyai banyak daging. Ini kerana penetapan umur dalam ibadat korban telah diputuskan oleh ulama fiqh berdasarkan kefahaman mereka terhadap nas syarak. Lepas tu saya datangkan perbincangan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah hadis yang diriwayat daripada seorang sahabat Rasulullah nama Bara' bin Azib, riwayat Muslim. Bara' bin Azib disebut pak saudara dia nama Abu Burdah bin Diyar sebelum daripada semaya disembelih dia. Lepas tu dia pun cerita kepada Rasulullah kata hak yang musembelih saat itu bukan korban sebab tak masuk waktu lagi. Kemudian dia gaya kepada Rasulullah, ambo ada anak kambing baru sampai usia jaza'ah dan ia lebih disukai kepada ambo berbanding dengan 2 ekor kambing yang cukup umur. Sebab Rasulullah suruh sembelih hak lain. Lepas tu dia kata ambo ada seekor kambing baru usia jaza'ah, tapi kambing ni besar.
ia lebih saya suka daripada 2 ekor kambing yang cukup umur. Boleh tak hamba nak sembelih korban untuk hamba? Kata Rasul, qala na'am, ya boleh, tapi walan tajziya an ahadin ba'dak, tapi tidak memada kepada siapa pun selepas daripada-mu. Jadi bermakna hukum ni adalah khusus kepada Abu Burdah bin Diyar. Dan kita faham daripada hadis ni, dia bukan berdasarkan kepada banyak daging. Kalau kerana banyak daging, Rasul tidak akan mengkhususkan hukum ni kepada Abu Burdah bin Diyar, bukan berdasarkan kepada penetapan umur. Okey, baik. Kemudian pada muka surat 91 terdapat pandangan kedua dalam mazhab Syafi'i yang menetapkan bahawa umur tani bagi kambing ialah apabila kambing telah cukup setahun. Maksud gini, kambing ni Rasul kata musinnah, boleh buat korban. Manakala beri jaza'ah, kambing musinnah ni berlaku khilaf sebenarnya dalam mazhab Syafi'i. Musinnah kambing ni umur berapa? 2 tahun masuk tahun yang ketiga ke, atau setahun masuk tahun yang kedua? Pandangan pertama 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Pandangan yang kedua setahun masuk tahun yang kedua. Jaza'ah pada bihi, pandangan yang mengatakan kambing 2 tahun masuk tahun yang ketiga musinnah, jaza'ah pada bihi setahun masuk tahun yang kedua. Atau pandangan yang mengatakan musinnah kambing setahun masuk tahun yang kedua, maka jaza'ah pada kambing tak sampai setahun, umur dia sekitar 6 bulan ke atas. Okey, itu jaza'ah pada bihi. Maksudnya berlaku khilaf dalam isu ini. Okey. Jadi kenapa hamba sebut pandangan ni? Hamba ada tulis pada muka surat 92, hamba sebut pandangan ni. Kita baca catatan penting. Ni kita baca dah. Tujuan penulis menyentuh pandangan kedua ini adalah kerana penulis dapati ramai juga pembekal kambing, khususnya yang dibawa masuk melalui Thailand. Kambing daripada Burma tu, daripada atas tu masuk ke Thailand, yang menawarkan kambing untuk akikah dan korban yang dikatakan telah cukup umur. Kalau kita tanya cukup umur ke tak lagi, kata cukup umur dah. Namun melalui pemerhatian penulis, berdasarkan pengalaman penulis sebagai peternak kambing, secara zahirnya ada sebahagian kambing tersebut belum mencapai usia 2 tahun. Hamba nak tengok, tak siapa lagi 2 tahun kambing. Itu pengalaman hamba lah. Mungkin pengalaman orang lain berbeza. Jadi hamba tu pelihara kambing banyak, lepas tu lama pelihara kambing. Jadi kadang-kadang kita pergi nak beli tu, dia raya cukup umur, kita tengok fizikal kambing, tak cukup lagi 2 tahun kambing ni. Okey, baik. Justru dalam situasi ini boleh beramal dengan pandangan kedua yang membenarkan penyembelihan kambing korban dan akikah yang telah cukup setahun. Ambil pandangan yang kedua. Okey, walau bagaimanapun beramal dengan pandangan muktamad yang menyarankan usia 2 tahun dan masuk tahun ketiga adalah lebih utama dan lebih berhati-hati dalam melaksanakan ibadat korban, ibadat akikah dan korban. Wallahu a'lam. Okey, muka surat 92, syarat ketiga, bebas daripada kecacatan yang menghalang sah korban. Haiwan yang dijadikan binatang korban mestilah bebas daripada kecacatan yang menghalang sahnya ibadat korban. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, arba'un la tajuzu fi dhahaya, al-'awra'ul bayyinu 'awaruha, wal maridatul bayyinu maraduha, wal 'arja'ul bayyinu 'arajuha, wal kasiru allati la tunqi. 4 jenis haiwan tidak harus pada binatang-binatang korban. Binatang yang buta sebelah matanya, yang nyata butanya. Buta sebelah mata, nyata buta. Perkataan al-bayyinu 'awaruha maksudnya nyata buta. Kalau tidak jelas buta dia, tak ada masalah. Imam Syafi'i ini adalah seorang pakar dalam bidang lughah, kerana dia mendalami lughah dalam perkampungan Bani Hudayl. Di zaman Imam Syafi'i, lughah orang Arab rosak dah. Orang tidak ambil dah daripada percakapan orang Arab dijadikan hujah. Tetapi masih lagi ada beberapa orang yang percakapan dia masih lagi dijadikan hujah, di antaranya Imam Syafi'i. Dan sebahagian daripada pakar lughah rujuk kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i menyebut perkataan al-awra' diambil daripada kata dasar al-awar. Al-awar ini adalah putih yang naik atas mata binatang yang menyebabkan tak nampak. Kalau putih tu naik sikit, maka hak tu masih lagi boleh buat korban kerana dianggap ringan. Hak yang tak boleh al-bayyinu, yang jelas awaruha, tak nampak dia. Dan kalau sebutir mata tak nampak, tak boleh dah, apatah lagi 2 butir mata. Kalau 2 butir mata kau lagi tidak boleh kita buat korban. Bukan dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau sekiranya kecacatan mata saat itu berlaku sebelum daripada penyembelihan haiwan korban, walaupun dalam proses hendak menyembelih, tetap menjadikan binatang tersebut tidak sah buat korban. Contoh, ini pernah berlaku di Terengganu, di kawasan Dungu pernah berlaku sebelum ni lah. Masa nak sembelih tu pisah raja,
Orang sembelih tu nak pergi sembelih tu, cocok mata binatang. Boleh benar. Mata ni pecah. Pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i tak sah dah buat korban. Kalau sembelih juga dapat pahala sedekah daging. Pahala niat tu dapatlah. Pahala niat untuk buat ibadat tu dapatlah. Pahala ibadat korban tak dapat dah sebab binatang tersebut tidak mencukupi syarat. Sebab Rasul kata dia arba'un la tajuzu fi dhahaya. Yang pertamanya al-awra al-bayyinu awaduha. Lepas tu al-maridatu al-bayyinu maraduha. Binatang yang sakit, yang nyata sakit dia. Kalau sakit tak nyata, sakit tak jelas, lepas tu tak ada apa, boleh buat korban. Yang ketiganya adalah wal arja al-bayyinu arajuha. Binatang yang tempang, yang jelas tempangnya. Kalau tidak jelas tempang, tak ada masalah. Ukuran jelas ataupun tidak, kalau kita lepas kawannya dia, hak yang tempang ni tak boleh nak follow, tak boleh nak ikut sign dia. Dia jauh tertinggal di belakang. Tu jelas. Kalau masih lagi boleh ikut, maka sah buat korban. Dalam mazhab Imam Syafi'i, andai kata tempang itu berlaku ketika proses penyembelihan. Masa nak perebah tu, patah kaki, tepek. Masa nak perebah tu, maka tidak sah buat korban. Mereka kata pandangan Imam As-Subki. Imam As-Subki masih lagi sah buat korban. Pandangan majoriti mazhab Imam Syafi'i tidak sah. Lepas tu yang last sekali adalah binatang yang kurus kering. Kurus kering tak boleh buat korban. Al-'idham al-mujtami'ah. Maksudnya idham mujtami'ah, tulang-tulang yang berkumpul dibaluti oleh kulit. Tu tak boleh buat korban. Tetapi kalau masih lagi ada daging, kuru tapi ada daging lagi, tu boleh buat korban. Tak sampai kuru boleh buat korban. Berdasarkan hadis ini, para ulama bersepakat mengatakan 4 jenis ini tak boleh buat korban. Lepas tu kita lakah lagi muka surat 50 saya buat kesimpulan. Kalau sakit ringan boleh buat korban. Ya, kadang-kadang kambing ni dia ada demam. Kita bukan kita demam, kambing pun ada demam. Demam tu masih lagi kira sakit yang ringan. Sakit yang berat ni lepeh tak boleh makan dah. Itu sakit berat. Kemudian kalau patah kaki, kalau tempang tak boleh buat korban. Kalau putus tu kaki, lebih lagi tidak boleh buat korban. Kita lakar-lakar lagi sebab hari ni kita buat kecacatan ni, buat kesimpulan. Secara umumnya, mana-mana anggota yang boleh dimakan daripada binatang korban, kalau hilang satu juzuk yang boleh dimakan walaupun kecil, menjadikan binatang tu tidak sah buat korban. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i menurut pandangan mu'tamad. Mereka peha kalau hilang sedikit daging, yang kalau kita tengok daripada jauh tidak nampak pun kesang dia, maka masih lagi sah buat korban. Tapi kalau hilang banyak, kalau kita tengok daripada jauh nampak berat, tak ada separuh daging peha tu, maka tak boleh buat korban. Lepas tu dia lagi yang ana ada cerita juga berkenaan dengan bab ni, berkenaan dengan berkorban dengan haiwan yang ada tagging di telinga dia. Dia kebanyakan binatang ni dia tak tagging di telinga. Kalau cabut tag tu nampak ada lubang. Kalau mazhab Imam Syafi'i, pandangan mu'tamad, sekiranya lubang hak yang ada tak tagging tu memang cabut satu juzuk dari telinga, tak usah buat korban. Itu pandangan mu'tamad. Tapi kalau lubang tu hanya belahan yang tidak menghilangkan juzuk daripada telinga, maka masih sah buat korban. Soyak yang tidak menghilangkan juzuk masih lagi sah buat korban. Pertama ada ayat pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i. Pandangan yang kedua, kalau hilang sikit daripada telinga, sah buat korban. Itu pandangan yang kedua. Aku pernah pergi di Sabah. Di Sabah, di KK ni, dia ada orang yang pelihara kerbau di sana. Tuang ramai, tuang dia banyak. Kerbau dia pakai tanda kat telinga. Hak ni kerak betul 3 segi. Hak ni kerak gini. Jadi boleh kena. Ni kubamba ni. Tengok telinga lagi tu di Sabah. Jadi kalau mengikut pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i, tidak sah buat korban. Tapi ada pandangan yang kedua yang mengatakan sah buat korban. Ada saya ada tulis pada muka surat 104, hukum korban dengan haiwan bertag telinga. Pada masa kini, kebanyakan lembu atau kambing dipasang tag pada telinga. Apabila tag tersebut tercabut, ia biasanya meninggalkan lubang kecil pada bekas tag. Jika yang berlaku hanyalah lubang kecil atau belahan ringan yang tidak menghilangkan mana-mana juzuk daripada telinga, maka sah haiwan tersebut dijadikan binatang korban. Namun jika terdapat bahagian daripada telinga yang hilang meskipun sedikit, maka tidak sah untuk dijadikan binatang korban menurut pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i. Pandangan yang dipegang dalam mazhab Imam Syafi'i tak sah buat korban, kerana ia melibatkan kehilangan bahagian yang boleh dimakan. Dia bukan disyaratkan daging, asal kata bahagian itu boleh dimakan, maka kalau hilang walaupun sikit, menjadikan tidak sah buat korban. Mereka peha yang kita cerita tadi. Walau bagaimanapun, menurut pandangan kedua dalam mazhab Syafi'i, masih sah korban dengan haiwan seperti itu. Boleh ambil pandangan yang kedua, tapi pandangan dhaif.
cadangan daripada saya. Sekiranya terdapat pilihan antara beberapa haiwan korban, maka pilihlah haiwan yang sempurna telinganya untuk keluar daripada khilaf ulama. Pilih yang sempurna telinga. Kalau ada pilihan, bahkan 2 anggota bagi binatang korban yang diperintah oleh Rasul supaya kita ambil belah. Sayyidina Ali, hadis ini yang ada sebut pada muka surat 102. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Sayyidina Ali, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastashrifa al-'ain wal udhun. Rasulullah memerintahkan kepada kami supaya kami memeriksa mata dan telinga. 2 anggota ni Rasulullah suruh ambil belah. Sebab ibadat korban ni bukan ibadat yang biasa. Ibadat korban adalah ibadat yang kita nak persembahkan kepada Allah. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Jadi kita jangan ambil hak yang khabith, kita ambil hak yang tayyib, hak yang kita nak persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara anggota. Sebab kadang-kadang orang ambil tak apa khilaf. Ya betul khilaf, hak tu jelas khilaf, tapi kita kena tengok apa tuntutan Rasulullah. Rasul suruh dia mengambil berat terhadap dia mata dan telinga binatang korban. Andai kata ada pilihan, pilihlah hak yang paling sempurna. Tetapi kalau sekiranya tidak ada pilihan, boleh mengambil pandangan yang mengatakan bilang sebahagian kecil daripada telinga masih lagi sah buat korban. Tapi kalau terbelah, tidak hilang, tak ada masalah dah. Sama juga ekor ni, kalau ekor lembu, kalau putus bulu, kan di ekor lembu tu ujung dia ada bulu. Kalau tak ada bulu, ekor tak hilang pun. Tapi tengok daripada jauh nampak cacat lah. Tak ada bulu, nampak tak comel, tak ada bulu. Super singa jatuh tu cukup. Jadi pelik nampak kan? Baik. Jadi tak ada bulu tu dapat cacat tu, tapi kata tak ada hilang pun isi dia, boleh buat korban. Tapi kalau terputus ekor, mazhab Imam Syafi'i tak boleh buat korban. Tapi ada pandangan dalam mazhab Hanbali mengatakan boleh buat korban. Mazhab Imam Syafi'i tak boleh. Amba ada sebut juga terpotong kantung susu. Ada kita cerita tapi kita lakah-lakah. Berpenyakit kudi kalau pandangan mu'tamad sikit ke banyak tak boleh. Tapi ada pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau sekudi sikit masih lagi sah buat korban. Okey, pada muka surat 110. Nazar korban atau ta'yin haiwan yang tidak sah untuk dijadikan korban. Dengar ni. Ni binatang yang tidak sah buat korban. Contoh buta mata sebelah. Kaki dia tempang teruk sebelah. Tiba-tiba kita nazar lagu mana? Sekiranya aku dapat sekian-sekian, maka wajib atas aku dengan nama Allah, aku sembelih daripada lembu ni. Ataupun kita kata ini adalah lembu korban, wajib kerana ta'yin. Baik, lembu ni pada asalnya tidak sah buat korban, tapi kita nazar untuk buat korban. Dalam mazhab Imam Syafi'i ada hukum. Hukum dia lagu mana? Tengok. Sekiranya seorang bernazar untuk berkorban dengan seekor haiwan yang memiliki kecacatan yang menyebabkan ia tidak sah dijadikan binatang korban, ataupun dia melafazkan terhadap haiwan tersebut dengan berkata aku jadikan haiwan ini sebagai haiwan korban, maka hukum yang terpakai ke atasnya adalah seperti berikut. Yang pertama, wajib menyembelih haiwan tersebut sebagai memenuhi nazar yang telah dilafazkan. Mesti kena buat. Yang kedua, penyembelihan hendaklah dilakukan pada waktu yang ditetapkan untuk ibadat korban, iaitu pada hari raya Aidil Adha dan hari-hari tasyrik. Yang ketiga, dagingnya hendaklah diagihkan mengikut hukum pengagihan daging korban wajib, iaitu diberikan kepada fakir miskin sebagai sedekah. Ni hukum ni dalam mazhab Imam Syafi'i kerana hukum untuk mengambil langkah ihtiyat. Baik. Yang keempat, sembelihan ini tidak dikira sebagai ibadat korban yang sah, kerana haiwan tersebut tidak memenuhi syarat sah bagi ibadat korban. Lepas tu dalam nota kaki saya datangkan beberapa rujukan. Kemudian kita lakah-lakah kita pergi kepada bab ke-8 117, perkongsian dalam binatang korban. Okey, penjelasan seekor kambing atau biri hanya sah dijadikan korban bagi seorang. Biri dengan kambing seorang je buat korban. Tapi berkongsi pahala tu lain. Saya buat korban daripada seekor biri dan saya berkongsi pahala saya dengan keluarga saya. Allahumma inni hadhihi Allahumma inna hadhihi udhiyati. Lepas tu ataupun kita bahasa Melayu lah, ya sesungguhnya ya Allah ini adalah ibadat korban aku, maka aku berkongsi pahala ibadat korban ini dengan keluargaku. Maka hukum dia adalah bolehkan, tapi buat korban mesti seorang. Okey, kalau orang Tino kita, bini kita waktu beli 300 riyal, kita 300 riyal, 900 riyal beli seekor kambing.
maka kena pilih sama ada kita yang buat korban, bahagian isteri kita bagi kepada kita, ataupun kita bagi bahagian kita kepada isteri kita. Jadi kalau buat lagu tu, kalau ada bini tu, bini dia lah buat. Baru bini suka sikit dah. Jadi kita beli, kita buat duit-duit, bini lah buat. Tak apalah, kita tak buat pun. Sebab kan sunat kifayah kan. Baik. Jadi kalau kambing tak boleh kongsi. Tapi kalau berkongsi pahala tu lain. Berkongsi pahala boleh. Seekor kambing kita kongsi pahala boleh. Lepas tu apabila kita kata kambing tak boleh kongsi, maka akan timbul isu lagu mana? Ada sejenis kambing baka di Pakistan besar sehingga timbang hidup boleh mencapai 300 kg. Tu boleh tengok dalam Google, boleh buka dia Google. Apa dia tulis? Pada muka surat 119, seperti baka kambing tertentu di Pakistan yang mencapai berat hidup sehingga 300 kg. Sebab dia orang tanya, dah kalau kambing besar boleh kosi ke dok? Wah, kambing tu boleh kosi ke dok? Baik, perhatian seekor kambing yang bersaiz besar seperti saiz lembu tetap tidak harus berkongsi di dalam ibadat korban oleh lebih daripada seorang, kerana dia tetap dikategorikan sebagai kambing, bukan dikategorikan sebagai lembu. Besar mana pun tidak tukar jadi lembu, tetap kambing. Okey, baik. Kemudian dalam pelaksanaan ibadat korban, seekor lembu, seekor kerbau dan seekor unta boleh dikongsi oleh 7 orang. Dengan setiap seorang memiliki 1/7 bahagian daripada haiwan tersebut. Boleh kongsi 7 orang. Cuma bab kongsi 7 orang ni, dia akan timbul pula soalan, lembu kerdil boleh buat korban ke tak? Lembu kerdil, dia di Thailand, dia ada sejenis baka lembu kerdil, kerbau kerdil besar ni. Bagi mahal. Okey, bagi murah ni bagi mahal. Dia boleh buat korban ke tak? Satu. Yang keduanya, dah kalau boleh buat korban, boleh dah kongsi 7. Kecil tu, besar kambing besar ni. Baik, jawapannya, lembu kerdil dengan kerbau kerdil adalah sejenis baka lembu yang masih lagi tergolong dalam golongan al-an'am. Apabila cukup umur dan tidak ada kecacatan yang menghalang untuk sah buat korban, pada zahirnya sah buat korban. Okey, apabila sah buat korban, boleh tak kita nak berkongsi sebanyak 7 orang? Pada zahirnya boleh. Sebab pada zahirnya boleh kerana syarak mengizinkan kerbau dengan lembu berkongsi 7 orang tanpa menetapkan saiz bagi binatang tersebut. Itu pada zahir. Baik. Kemudian dia mau kata nak naik no 7 orang tu di padang mahsyar. Dia hadis azimu dhahayakum fa innaha matayakum, bukan hadis sahih. Perbesarkan binatang-binatang korban kamu kerana sesungguhnya ia adalah kenderaan kamu. Ia bukan hadis yang sahih. Walaupun sebahagian masyarakat kita mengatakan itu adalah hadis yang sahih, itu sebenarnya bukan hadis yang sahih. Baik. Beberapa permasalahan berkaitan perkongsian pada seekor lembu. Perkongsian 7 orang pada seekor lembu, kerbau, unta merupakan kadar maksimum yang dibenarkan. Oleh itu berkongsi dengan bilangan kurang daripada 7 orang pada seekor lembu juga dibolehkan. Awak kata 7 orang itu sebanyak-banyak perkongsian. Kalau awak nak kongsi 9 orang, boleh 5 orang, boleh 4 orang, boleh. Seekor lembu, apa beli seekor lembu nak kongsi 3 orang. Boleh, tak ada masalah. Tak usah kongsi. Orang pun tak usah kongsi. Ambil nak sorang. Boleh, tak ada masalah. Dia 7 orang sebanyak-banyak perkongsian. Perkongsian lebih daripada 7 orang pada seekor lembu, kerbau dan unta tidak dibenarkan dalam ibadat korban. Tak boleh. Dia ada di sana NGO tertentu, jemaah tertentu, kumpulan tertentu. Ahli dia 30 orang. Dia pun kutip 10 riyal seorang setiap bulan. Cukup setahun boleh lembu beli seekor lembu. Korban berapa orang? 30 orang. Itu tak boleh. Dalam mazhab Imam Syafi'i tak boleh. Bukan mazhab Imam Syafi'i sajalah, tak boleh. Tak boleh. Sebab seekor lembu boleh berkongsi tidak lebih daripada 7 orang. Mai 30 seekor lembu mana boleh. Kalau nak buat juga 23 orang bagi kepada 7 orang. Dan hak yang buat korban 7 orang. Hak 7 orang buat korban niat berkongsi pahala. Hak yang bagi dia dapat pahala sedekah, lepas tu dapat pahala bagi korban. Tapi hak yang tak buat 23 orang tu, kalau dia mampu mengikut mazhab Imam Syafi'i, sunat dia buat. Kalau tak buat tetap jatuh dalam hukum makruh. Okey, baik. Hak tu hak yang saya ada tulis pada muka surat 122, 123. Lepas tu kemudian kita pergi kepada muka surat 124. Perkongsian 7 orang pada seekor lembu mestilah dilakukan pada seekor lembu yang tidak ditentukan. Seekor lembu yang ditentukan. Ini bermakna jika 14 orang berkongsi pada 2 ekor lembu tanpa menetapkan 7 orang bagi setiap lembu tertentu, maka korban tersebut tidak sah. Bukan tak? Ni kita contoh, ni seekor lembu. Ni seekor lembu. Tuan dia pegang 2 ekor.
Tuan kata nak jual, kita pergi nak beli seekor. Tuan kata tak usah jual seekor. Kalau jual seekor nanya, hamba tak nak tidur malam. Sebab orang ni bunyi. Nak bawa tengah malam ni. Tak ada saing dia. Dia ada jenis binatang, dia kena duduk dengan saing dia. Kalau tak ada saing dia, sudah. Dengan tuan-tuan tak boleh tidur. Tuan dia kata, kalau awak nak ambil dua-dua. Kalau awak tak say dua-dua, tinggal. Tak usah beli. Mong hari waktu dia ni. Tak usah beli, tinggal. Sebab awak nak jual 2 ekor. Kita pun nak orang. Kita ada 7 orang. Kita cari 7 orang lagi. Berapa 2 ekor nak jual ni? Dia pun royaklah harga sikit-sikit. Kita pun cari 14 orang. Beli 2 ekor. Jadi apabila kita beli 14 orang, beli 2 ekor, maka bermakna setiap seekor daripada 14 ni, daripada 2 ekor, setiap 14 orang ni adalah milik kepada 2 ekor ni. Setiap seekor ni adalah milik 14 orang. Dipanggil dia syarikah musya' nama dia. Baik. Jadi apabila begitu keadaan ni, kalau nak buat korban, 14 orang nak buat korban, mesti kena tetapkan hak 7 orang daripada lembu ni, hak 7 orang daripada lembu ni. Tidak boleh dia kira 14 orang pakai 2 ekor tu ikut mana-mana pun tak apalah. Tu saya tahu belakang. Baik. Jadi mesti kena tetapkan 7 orang daripada lembu ni. 7 orang lembu ni, 7 orang lembu ni. Okey, baik. Kemudian pada muka surat 124. Poin nombor 4. Perkongsian 7 orang pada seekor lembu boleh melibatkan 7 orang daripada satu keluarga dan boleh daripada keluarga yang berbeza. Isu ni yang mutlak ni sebab gini. Kita ada orang Kemamang ada mari hari ni. Orang Terengganu daripada Kemamang mari sebuah kereta mengikuti daurah ni daripada Terengganu. Amo duk mengajar di Kemamang di Terengganu, ada setengah tempat, bukan semualah, setengah-setengah tempat masyarakat di sana berpegang bahawasanya kalau kita nak sembelih seekor lembu daripada sebuah keluarga, kita kena masuk orang lain seorang. Jangan buat 7 keluarga kita. Ini pergi gitu. Ada sebahagian tempat di Kemamang, di Terengganu, amo jumpa yang mana dia kata kalaulah kita nak buat korban daripada seekor lembu oleh sebuah keluarga, dia kata kita kena masuk juga seorang daripada peserta luar. Tak boleh. Keluarga kita belakang. Baik. Adakah betul hak yang dipegang tu, hak yang dipegang tidak betul? Apa dia tulis? Perkongsian 7 orang pada seekor lembu boleh melibatkan 7 orang dari satu keluarga dan boleh daripada keluarga yang berbeza. Lepas tu muka surat 125 dan Amr tulis salah satu isu yang sering saya dengar melalui sebahagian ahli jemaah di tempat saya berkuliah di sekitar Kemamang, Terengganu, ialah ada sebahagian orang di kawasan tersebut berpegang bahawa jika ingin berkorban dengan seekor lembu untuk satu keluarga, mesti ada penyertaan orang luar dalam perkongsian lembu tersebut. Pegangan seperti ini sebenarnya adalah rekaan yang tidak berlandaskan sandaran dari kalangan ulama mu'tabar. Oleh itu, pegangan tersebut perlu ditinggalkan. Okey, baik. Muka surat 125, poin yang kelima, perkongsian 7 orang pada seekor lembu tidak disyaratkan semua mereka berniat ibadat korban. Dalam mazhab Imam Syafi'i, seekor lembu boleh bagi 7. Baik, hak 7 saat itu tak semua mesti buat korban. Bahkan boleh sebahagian korban, sebahagian akikah. Boleh, tidak menjadi masalah. Muka surat 126, haiwan yang paling afdal. Haiwan yang paling afdal dalam buat korban, yang pertamanya unta, yang keduanya lembu, kerbau, biri-biri dan kambing. Biri-biri lebih afdal daripada kambing. Sebahagian daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut la an udhiya bi jaz'in min ad-dha'n ahabbu ilayya min an udhiya bi musinnatin min al-ma'z. Dia kata aku buat korban dengan kambing jazak, kambing muda, biri muda, itu lebih aku suka berbanding dengan aku buat korban dengan kambing yang cukup umur. Jadi biri lebih afdal daripada kambing. Baik, patut buat susunan. Itu kita ringkas je. Kemudian disunatkan kita buat korban dengan binatang yang gemuk. Bahkan ada sebahagian daripada ulama menafsirkan wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqal qulub. Ta'zim sya'airallah adalah tasminud dhahaya, menggemukkan binatang-binatang korban. Ada sebahagian ulama yang menafsirkan sedemikian. Lepas tu kemudian pada muka surat 129, afdal berkorban dengan binatang jantan berbanding binatang betina. Kita ada hak jantan, ada hak tina, boleh belaka. Lepas tu mana lebih afdal? Kata ulama lebih afdal kalau ada pilihan jantan tina, ambil jantan. Mereka kalau antara dua tu, jantan tu kuat biak, kuat belaki. Orang-orang sini panggil apa belaki? Ngukah. Jantan kuat ngukah. Ngukah tina lah, bukan ngukah pagar. Jadi kalau dia lembu, kalau kuat belaki, kuat biak, kuat ngukah, dia jadi kuat. Dia cawa kau makan, cawa kau tino. Kalau gitu kak. Baik, ulama mazhab Imam Syafi'i katakan kalau yang kuat ngukah lebih afdal
korban dengan betina yang belum lagi pernah bersalin. Okey, lepas tu kita sebut. Kemudian korban dengan 7 ekor bigi-bigi atau 7 ekor kambing lebih afdal daripada korban dengan seekor lembu, kerana lebih banyak nyawa yang dikorbankan. Bab ke-10, warna haiwan korban yang paling afdal. Ulama fiqh membincangkan haiwan warna yang paling afdal. Kesimpulan, warna yang paling afdal adalah warna putih, warna yang paling last sekali warna hitam. Mana-mana warna yang lebih dekat kepada warna putih lebih afdal daripada warna yang lebih dekat kepada warna hitam. Itu kaedah yang lebih mudah. Kemudian kalau ada pilihan warna putih, warna hitam, kita pilih warna hitam, adakah makruh? Tak. Cuma tak afdal je. Tidak makruh pun. Pemilihan warna hitam walaupun ada warna putih, dia tidak makruh. Bahkan kita tidak memilih yang paling afdal sahaja. Baik. Kemudian bab yang ke-11, muka surat 136, waktu korban. Permulaan waktu korban, masuk waktu korban, waktu penyembelihan korban ialah apabila terbit matahari pada hari nahar, hari raya. Katakanlah terbit pukul 7. Lepas tu dan berlalu masa yang mencukupi untuk mendirikan 2 rakaat solat serta 2 khutbah yang ringkas. 2 rakaat solat, 2 khutbah yang ringkas, contoh 10 minit. Jadi 7.10 masuk dah waktu korban. Itu mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Kemudian hak paling afdal adalah kita buat korban setelah daripada matahari naik segala. Itu lebih afdal. Cuma tempat kita ni dia semayang raya lambat sikit kan. Dia tidak seperti di Tanah Arab. Di Tanah Arab sekejap lepas subuh tu semayang lalu dah. Selepas subuh. Ambo pernah duduk Mekah tu, raya duduk Mekah. Kita di atas Jiyad atau Bukit Jiyad, kita nak turun semayang bawah tu. Kita terlupa pada kita duduk di Syria dah sebelum tu, terlupa. Lepas subuh mata kita turun, orang maya dah. Tak ada nak sapa orang maya dah. Dia maya lalu dah cepat maya. Baik. Kemudian kita maya lewat sikitlah tempat kita. Walau bagaimanapun waktu yang lebih afdal untuk melakukan penyembelihan korban ialah setelah matahari naik setinggi segala. Tujuh hasta pandangan pada pandangan mata supaya dapat keluar daripada khilaf ulama. Baik, penyembelihan yang dilakukan sebelum waktu ada cerita dalam nota kaki 138, hukum dia tidak sah. Bukan korban. Sama juga penyembelihan yang dilakukan selepas daripada waktu tidak sah. Melainkan kalau korban wajib. Korban wajib ni dinazar. Aku kalau baik daripada sakit wajib atas aku. Dengan nama Allah aku korban dengan lembu ni. Tiba-tiba lembu ni hilang. Orang tampak di belakang rumah. Mai anak dia kok buah sore-sore hok ni pergi cocok punggung lembu, hok ni cocok. Lepas terus lembu. Carilah pok dia, cari tak jumpa. 20 Zulhijjah baru jumpa. Maka wajib kena sembelih walaupun lepas daripada waktu dia qada dia panggil. Baik. Kemudian penghujung waktu korban. Waktu penyembelihan binatang korban berakhir dengan terbenamnya matahari pada hari terakhir daripada hari-hari tasyrik, iaitu 13 Zulhijjah. Oleh itu, penyembelihan korban yang dilakukan selepas masuknya waktu maghrib pada 13 Zulhijjah tidak lagi dianggap ibadat korban yang sah. Lepas tu dalam nota kaki tu ada cerita tentang beberapa isu berkaitan waktu penyembelihan korban. Kalau lepas daripada terbenam matahari pada 13 Zulhijjah, untuk korban sunat tak boleh dah buat, tapi untuk korban wajib masih lagi boleh buat sebagai qada. Ada cerita. Lepas tu satu isu yang ana sebut juga adalah isu kita wakilkan kepada orang buat korban untuk kita. Contoh kita buat contoh mudah. Ada orang buat korban di Mekah. Lepas tu kemudian Mekah dengan kita hari raya berbeza. Adakah dikira waktu wakil ataupun waktu muwakil? Buat contoh mudah deh, contoh mudah. Tempat kita waktu berbeza kita kata gini. Tempat kita hari raya tempat kita raya haji hari Rabu. Mekah pun hari Rabu juga. Ni contohlah. Tempat kita hari Rabu, Mekah hari Rabu. Sama-sama hari Rabu. Tapi kita masuk waktu korban 5 jam lebih awal daripada Mekah. Jadi masa masuk waktu tempat kita boleh buat korban tempat kita. Mekah tak boleh buat lagi korban tempat dia kan. Contoh, mak kita ada Mekah, dia suruh kita buat korban di kampung. Ni kita contoh. Lepas tu nanti contoh sebaliknya. Dia suruh korban kampung. Tempat kita ni masuk dah korban. Orang yang wakil kepada kita buat korban bagi pihak dia, tempat dia tak masuk lagi buat korban. Adakah diambil kira waktu yang di tempat wakil ataupun waktu di tempat muwakil? Begitu juga sebaliknya. Contoh kita kata kita dengan Mekah kita raya hari Rabu, Mekah raya hari Khamis. Ni contohlah contoh. Ataupun Mekah raya hari Selasa, kita hari Rabu. Kita buat contoh. Hari Selasa Mekah raya dah.
masuk waktu korban. Kita gabu, tak masuk lagi waktu korban. Dah kita wakil kepada orang Mekah buat korban tu, kita boleh tak dia nak korban pada hari raya sedangkan tempat kita tak masuk lagi waktu. Isu ni kalau kita tengok dalam mazhab Imam Syafi'i tidak disebut secara jelas. Dok cari nas ibarat dalam mazhab Imam Syafi'i tidak sebut secara jelas. Tapi dalam kitab, sebahagian kitab mazhab Hanafi sebut secara jelas. Dia kata mengambil kira waktu tempat wakil. Tempat wakil. Cuma dalam mazhab Imam Syafi'i dia ada cerita tentang hukum akad, hukum hakam akad. Dia berkait dengan wakil, bukan berkait dengan muwakil. Okey, maka berdasarkan kepada apa yang disebut oleh ulama mazhab Imam Syafi'i, hukum hakam akad berkait dengan wakil, bukan berkait dengan muwakil. Contoh, kita suruh seorang kita wakil, seorang pergi beli barang dengan kita. Barang kepada kita. Bila dia pergi beli barang, dia beli barang. Baik, maka di sana ada khiyar majlis. Siapa yang berkait, yang terikat dengan khiyar majlis? Muwakil ke wakil? Wakil yang berkait dengan khiyar majlis. Jelas tak? Jadi oleh kerana hukum akad, hukum hakam akad, hukum yang berkait dengan akad, dia berkait dengan wakil bukan wakil, maka ketika itu pada zahirnya waktu korban yang diambil kira adalah tempat wakil bukan tempat muwakil. Justru sekiranya tempat muwakil belum lagi masuk korban, waktu korban, tapi tempat wakil masuk dah waktu korban, maka wakil boleh dah melaksanakan ibadat korban bagi muwakil. Okey, hak ni Amba ada cerita pada muka surat 141 tapi dalam nota kaki sehingga 142. Baik. Pertama datangkan rujuk daripada kitab mazhab Hanafi. Beberapa catatan lebih afdal pelaksanaan ibadat korban dilakukan pada hari raya walaupun jumlah sembelihan korban lebih daripada seekor. Kita nak buat 5 ekor, kita kena bagi ke 1, 2, 3, 4 ataupun kita mana lebih afdal nak bagi pun tak apa, nak sembelih sekaligus tak apa. Hak lebih afdal kita buat selalu. Sebab dia buat selalu ni dia panggil ada musara'ah dalam melakukan kebaikan, ada bersegera dalam melakukan kebaikan. Bersegera dalam melakukan kebaikan adalah perkara yang dituntut. Sebaiknya penyembelihan korban dilakukan pada siang hari kerana ia lebih sesuai dengan amalan dan sunnah yang dianjurkan. Rasulullah sembelih siang hari. Sembelih pada malam dibolehkan tetapi hukum dia makruh melainkan apabila ada hajat ataupun ada maslahah, ada keperluan. Contoh, ada keperluan, ada maslahah. Kita kata orang fakir miskin tak ada siang hari. Mana orang fakir miskin duduk belah kayu dalam hotel. Sini ada tak belah kayu dalam hotel? Ke tak ada sini hotel. Biasa ada tempat-tempat. Sini ada. Duduk dalam hotel, duduk belah kayu. Ada orang fakir miskin. Malai bawa klik. Malai tu wujud tak boleh belah malai kayu. Malai klik. Okey, tak apalah kalau gitu kita nak bagi mudah malai, kita malai lah. Ataupun kita ni ada kubah besar, kerbau yang besar, yang tidak ada pakar yang dapat merebahkan dia. Mereka ada seorang itu pakar. Seorang itu tak ada rumah, semua malai ada rumah. Itu panggil ada hajah. Maka tidak makruh sembelih malam. Okey, baik. Bab ke-12 niat korban. Korban adalah ibadat. Setiap ibadat perlu kepada niat. Korban perlu kepada niat. Niat merupakan salah satu aspek terpenting dalam ibadat korban kerana ia adalah syarat sah bagi pelaksanaan ibadat korban itu sendiri. Niat berperanan untuk membezakan antara sembelihan ibadat korban dengan sembelihan biasa. Oleh itu ibadat korban tidak sah tanpa disertai niat untuk berkorban. Contoh niat korban, niat adalah hati lah. Ni contoh ya. Sebenarnya niat ni adalah perkara mudah. Niat ni tak semesti bercakap dalam hati. Niat ini adalah ada iradah, ada keinginan dalam hati. Okey, ni contoh je. Contoh niat dalam hati. Okey, baik. Lepas tu waktu niat korban. Dia dalam mazhab Imam Syafi'i waktu niat bagi sesuatu ibadah adalah pada permulaan ibadah. Sebab Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quranul Karim, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidak diperintah kepada mereka itu melainkan supaya mereka itu beribadat kepada Allah hal keadaan mereka itu ikhlas kepada Allah dalam beragama. Orang yang belajar ilmu tata bahasa Arab difaham mukhlisin Arab jadi hal. Hal, sahib hal adalah fa'il bagi ya'budu. Lepas tu kaedah hal adalah halun. Al-hal ni adalah wasfun li sahibihi qaidun li amili. Sifat kepada sahibnya dan menjadi syarat kepada amilnya. Jadi ketika Allah Ta'ala kata tidaklah diperintah kepada mereka itu melainkan supaya mereka itu beribadat. Hal keadaan mereka itu ketika beribadat ikhlas kepada Allah dalam beragama. Bila ikhlas? Ketika mereka itu beribadat. Baik. Jadi ikhlas dalam istilah syarak adalah niat. Jadi niat dilakukan ketika nak buat ibadat. Mazhab Imam Syafi'i kata lagu mana? Setiap ibadat perlu kepada niat dan niat tempat dia adalah pada permulaan ibadat.
Melainkan ada ibadat-ibadat yang tertentu boleh niat awal. Antaranya adalah puasa. Sebab di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyitis siyama fala siyama lah." Niat pada malam hari. Sesiapa yang tidak berniat pada malam hari sebelum daripada keluar fajar, maka tidak ada puasa baginya. Yang keduanya adalah niat zakat. Niat zakat boleh niat awal. Pemberian zakat adalah masa kita tolong kepada asnaf. Kita niat awal lagi, kita niat duit kita, ini adalah dalam hati kita, inilah zakat yang wajib atas aku. Karang baru kita bagi. Masa bagi tu tak niat dah, tak apa. Yang ketiganya niat korban boleh niat awal. Okey, baik. Permulaan korban masa letak pisah, niat situ. Ataupun niat boleh niat awal. Masa kita wakil kepada orang sembelih, demo terus sembelih, masa kita wakil kepada orang suruh sembelih tu, masa tu kita niat. Boleh, tidak menjadi masalah. Niat dalam hati 1/7 daripada lembu ini adalah korban sunat aku kerana Allah Ta'ala, ya Allah terimalah. Okey, baik. Kemudian kita ada cerita tentang beberapa catatan penting pada muka surat 148. Orang yang telah bernazar untuk melaksanakan ibadat korban dengan binatang tertentu tidak lagi disyaratkan berniat korban ketika penyembelihannya. Okey, gini dia katakan, sekiranya aku baik daripada sakit, demi Allah wajib atas aku korban daripada lembu ni. Tiba-tiba dia baik daripada sakit, wajib dia korban dengan lembu ni. Nazar muayyanah, sebab dia tentu dalam nazar mencukupi, tidak wajib lagi dia berniat masa nak sembelih. Tak wajib lagi berniat masa nak sembelih. Okey, satu. Yang keduanya, nazar ma fi dhimmah, ia lain. Nazar barang yang di dalam tanggungan dia. Contoh, sekiranya aku baik daripada sakit ni, demi Allah wajib atas aku buat korban dengan seekor lembu. Dia tidak tetap lembu mana-mana, dengan seekor lembu. Baik daripada sakit, maka dia kena cari lembu sebab nak buat korban ni, sebab ini nazar tadi. Maka apabila dia beli lembu, maka dia kena niat. Nazar ma fi dhimmah, apabila ada lembu dia kena niat. Sama juga wajib kerana ta'yin. Hadhihi udhiyah. Perkataan tersebut menjadikan korban ni wajib, tetapi tetap kena niat. Sebab benda tetap kena niat? Kerana dia perkataan hadhihi udhiyah wajib kerana ta'yin ni, ia gendoh sangat daripada nazar. Maka dan untuk mengambil akad ihtiyat, ulama mazhab Imam Syafi'i kata wajib niat. Dia tidak sama dengan nazar muayyanah. Yang isu ni ana ada cerita dalam nota kaki, tapi kita tak baca, kita buat kesimpulan. Baik. Kemudian pada muka surat 150, niat korban mesti dah dilakukan setelah ditentukan binatang yang akan disembelih. Jadi kalau tak tentu lagi binatang disembelih, tak beli lagi, tak jadi niat. Contoh, kita nak masuk korban luar negara, kita membayar PT kepada pihak penganjur, lepas tu niat lalu situ, tak boleh. Sebab kata ulama, yushtaratu sudurun niyyati ba'da ta'yinil madbuh. Disyaratkan niat itu terbit setelah daripada menentukan binatang yang disembelih. Kemudian tinggal lagi isu hak yang pada muka surat 151, 152, hak yang hamba sebut gini. Kita waktu korban, hak tadi kita buat contoh 7-10 minit ke masuk waktu korban. Adakah bagi orang yang nak berniat awal mesti dia kena berniat sebelum daripada masuk waktu, selepas daripada masuk waktu korban, ataupun boleh dia berniat sebelum daripada masuk waktu korban? Ambil contoh lain. Ambo ni musafir daripada Kemaman, Malia tadi daripada Jengke, daripada Pahang sampai sini musafir. Kek lagi masuk Zuhur, ambo boleh buat jamak takhir. Ambo boleh buat jamak takhir, ambo buat jamak Zuhur dengan Asar dalam waktu Asar. Boleh dah ambo nak niat jamak dah dalam ini? Tak masuk lagi waktu Zuhur, ambo nak niat jamak dah. Satu isu. Yang kedua, Rasulullah suruh niat puasa pada malam hari. Boleh tak ambo nak niat dah ni siang hari ni untuk puasa esok? Tak boleh sebab tak masuk lagi waktu. Tak masuk lagi waktunya. Okey. Antara isu yang dibincang oleh ulama fiqh, adakah boleh kita berniat korban lebih awal sebelum daripada masuk waktu dia, ataupun disyaratkan masuk waktu? Jawapannya berlaku khilaf di kalangan ulama mazhab Imam Syafi'i. Sebagian ulama mazhab Imam Syafi'i kata awak nak niat awal boleh, tapi syarat kena masuk waktu dulu. Awak nak sembelih pukul 10, masuk waktu 7.10. Lepas 7.10 baru awak niat. Tapi ada pandangan yang kedua, boleh niat sebelum daripada masuk waktu. Okey, hal tu yang hamba bincang pada muka surat 152. Kemudian muka surat 153, boleh mewakilkan orang lain untuk berniat ibadat korban bagi pihak orang yang berkorban. Kita mewakilkan orang lain untuk berniat bagi pihak kita boleh, dengan syarat orang yang diwakilkan itu adalah seorang Muslim yang telah mumayyiz. Saya nak niat sendiri boleh, saya nak suruh orang lain berniat boleh. Tapi kalau yang suruh orang lain berniat, mesti orang itu Muslim. Orang kafir tak boleh. Orang kafir tidak sah niat daripada dia, niat ibadat.
Yang pertama Muslim, yang keduanya mumayyiz. Kanak-kanak yang tidak mumayyiz tidak sah niat dia. Okey, baik. Perhatian, wakil niat itu boleh merupakan penyembelih binatang korban tersebut atau orang lain. Kita nak wakil orang niat, boleh kita wakil orang lain dan boleh kita wakil pada penyembelih. Ni penyembelih. Demo tolong belih, lepas tu demo tolong niat lalulah ibadat korban sunat ambo. Kata penyembelih, okey tak apalah. Okey, kita wakil niat dan wakil sembelih. Dan boleh kita ni penyembelih, demo tolong sembelih dah. Lepas tu demo tolong niat. Orang lain pula tolong niat. Boleh juga? Boleh. Baik. Kemudian muka surat 154, isu penggabungan niat korban dan akikah. Muka surat 154 bab ke-13. Kita ni ada kambing seekor. Kita nak buat korban. Tiba-tiba mak kita royak, masa kecil tu ayahmu tak buat lagi akikah untukmu. Kita kata kalau gitu kita buat selalulah atas seekor kambing korban dengan akikah. Boleh ke tak? Berlaku khilaf di kalangan ulama mazhab Imam Syafi'i. Imam Ibn Hajar Al-Haytami berpandangan tidak dibolehkan kerana melihat bahawasanya korban dengan akikah adalah dua ibadat yang maksudnya berbeza. Ibadat yang maksudnya berbeza tidak boleh digabungkan. Apabila digabungkan maka tidak sah kedua. Korban tak jadi, akikah tak jadi. Itu pandangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Tapi Imam Ramli berpandangan boleh digabungkan. Baik. Bab ke-14 penyembelihan binatang korban. Bab sembelih pula. Tapi sembelih binatang korban. Lepas tu pada muka surat 157, 158, 159. Hak tu dalam jadual tu ana tulis sunat makruh. Kita tulis secara ringkas, lepas tu baru kita buat perincian. Perincian pada muka surat 159. Okey. Disunatkan bagi lelaki menyembelih sendiri binatang korbannya sekiranya dia mampu melakukannya. Orang jatuh, dia nak buat korban. Kalau dia mampu untuk buat korban, sunat sembelih sendiri. Sebab apa? Sebab Rasulullah sembelih sendiri binatang korban dia. Hadis yang Anas bin Malik menceritakan, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshayn amlahin fadhabahahuma bi yadihi. Rasul sembelih sendiri. Berdasarkan kepada hadis tersebut, sunat kita sembelih sendiri. Tapi dengan letak syarat kalau pandai. Kalau tak pandai tak sah lah. Baik, ni kalau pandai. Tapi nak pandai kena belajar lah. Sekiranya dia mampu melakukannya. Sekiranya tak pandai. Tak pandai nak memelih. Atau tidak mampu menyembelih. Kata pandai. Pahala ni tua dah, ketar dah lah ni. Kena sarah ni, ketar dah ni. Kalau gitu, engkau demo tak agak dah tu nak melih. Mungkin orang suruh sembelih tekok, dia mau sembelih batu, binatang bagok. Jadi engkau tak mampu dah ni kan, dia ketar ni. Okey, maka ketika tu wakil kepada orang lain untuk sembelih. Orang tino nak sembelih boleh, sah penyembelihan perempuan. Tetapi lebih afdal perempuan mewakilkan kepada orang lain melakukan penyembelihan binatang korban ni. Sebab orang tino kan jenis lembut. Lembut ke, tak sesuai lah dengan benda ngasal-ngasal lah gitu, kau jatuh sudah lah. Gitu. Tapi kalau orang tino nak sembelih sendiri tidak makruh, boleh. Beberapa perkara yang berkaitan dengan isu di atas. Tadi kita cerita bab penyembelihan. Seseorang yang mampu menyembelih sendiri binatang korbannya boleh dimewakilkan kepada orang lain bagi menyembelih binatang korban tersebut. Takut kita faham, awak pandai melih, awak melih diri lah. Kita royak dah tadi melih diri itu sunat. Jadi kalau awak suruh orang lain sembelih pun tak ada masalah. Jadi walaupun sunat kita sembelih sendiri, tapi kalau kita nak mewakilkan kepada orang lain untuk sembelih, walaupun kita pandai sembelih, hukum dia tetap dibolehkan. Yang kedua, muka surat 162, bagi mereka yang ingin mewakilkan orang lain untuk menyembelih binatang korbannya, maka yang lebih afdal mewakilkan kepada seorang muslim yang faqih. Awak nak suruh orang lain sembelih, awak pilihlah orang muslim. Jangan pilih ahlul kitab, walaupun ahlul kitab sah penyembelih dia. Patut awak pilih orang muslim yang faqih. Faqih di sini hak yang tahu hukum hakam bab sembelih, bab korban, bukan faqih tu alim fiqh dah. Maksudnya tahu hukum hakam yang berkaitan dengan penyembelihan. Baik, janganlah duk cari hok ye pakai luar pendek, rokok berkebuk, duduk mulut sembelih. Tak salah. Tapi kalau dia orang Islam, masih lagi sah penyembelihan dia. Tapi tak salah cari hok yang hok molek lah sikit. Tu maksud dia. Muka surat 163, bagi mereka yang mewakilkan orang lain menyembelih binatang korbannya, disunatkan baginya hadir dan menyaksikan proses penyembelihan tersebut. Kalau dia tak sembelih sendiri, sunat dia hadir tengok. Penyembelih yang hanya dilantik sebagai wakil untuk menyembelih binatang korban tidak wajib berniat korban bagi pihak tuan korban. Ambo ni orang suruh sembelih. Kena niat ke apa? Tak ada niat ke apa, awak sembelih lah.
Orang suruh sembelih kau orang suruh dia niat. Dak orang tak kau ya, kau suruh sembelih. Sembelih. Kalau dia suruh kita niat, barulah kita niat. Sebab kalau dia suruh kita sembelih aja. Hal ini kerana pada asal niat korban dilakukan oleh orang yang melaksanakan ibadat korban itu sendiri atau oleh wakil yang secara khusus diwakilkan untuk berniat bagi pihaknya. Kita bukan diwakilkan secara khusus. Maka kita sembelih ajalah. Bahkan kalau kita tidak tahu pun binatang itu binatang korban, kita pergi sembelih. Dia suruh kita sembelih, kita tahu pun binatang korban, tetap sah. Contoh kita kata binatang korban wajib hak ilai tak dia. 20 Zulhijjah baru jumpa. Berjumpa di berkah-berkah, perebah. Pai kata pondok melih ni. Padahal lah kita tak ada sok dia padan. Pergi tengok pelajar pondok Sungai Durian hok ngaji lama situ. Budak ni pandai. Dia panggil dek metarik. Pandai tak melih? Ai kat pandai. Masuk dah daurah melih. Contoh. Ambil pisah. Kita tahu pun sembelih korban sebab 20 Zulhijjah dah. Rupanya korban qada wajib. Kita pun sembelih. Sah ke tak? Sah. Itu poin nombor 5. Poin nombor 6, penyembelih yang turut diwakilkan untuk berniat korban wajib baginya berniat korban bagi pihak korban yang mewakilkannya bagi memastikan kesahihan ibadat korban tersebut. Okey. Sunat menggunakan pisau yang tajam untuk penyembelihan. Penyembelihan. Dia sunat kita guna pisau yang tajam. Sebab Rasulullah suruh kita menajamkan pisau. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba al-ihsana ala kulli shay fa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dhabhtum fa ahsinudh dhibha wal yuhidda ahadukum syafratah. Hendaklah seorang di kalangan kamu menajamkan pisau. Sunat pisau tajam. Jangan pakai pisau tupu nanya ke binatang. Pernah kan video-video orang sibuk kan? Tukar pisau lain, tupu juga. Baik. Jangan buat lagu tu lah. Pertama dia tulis sikit bawah. Pada muka surat 166 dia tulis perhatian mesra buat para penyembelih. Ni perhatian mesra. Bukan tegur ngasar ni, tegur mesra ya ni. Pada zaman ini mendapatkan pisau yang tajam cukup mudah. Banyak tempat boleh nak cari pisau tajam ni. Terdapat banyak kedai yang menjual pisau tajam yang cukup sesuai digunakan untuk penyembelihan binatang yang seperti kambing, lembu, kerbau. Tidak kurang juga tukang tempatang yang mahir menghasilkan pisau sembelihan yang berkualiti, tajam dan sesuai digunakan. Namun begitu, satu perkara yang sama pentingnya ialah penyembelih perlu tahu cara untuk mengenal pasti tahap ketajaman pisau agar pisau yang digunakan benar-benar layak dan sesuai untuk penyembelihan. Hal ini amat penting lebih-lebih lagi bagi mereka yang menyembelih lebih daripada seekor haiwan dalam satu masa kerana ketajaman pisau boleh menurun setelah digunakan beberapa kali. Ia biasa gerak kena tulang. Pisau kalau kita sembelih pak kena tulang, dia akan tupu. Jadi kita kena tahu nak sembelih pula ni tajam tak pisau. Baik. Pisah ada dah kereta tu nak tunjuk. Nantilah kalau dia kita tunjuk adik-adik kita lagu mana nak kena pisah tajam ke tak. Boleh. Pisah banyak dah kereta. Ke tak ada? Ada. Banyak bawa tu. Maring ada kursus penyembelihan. Banyak anak bawa pisah untuk pelajar Uniza. Jadi kita orang banyak pisah. Biar pisah diri tengok orang mana tupu, mana tajam. Kita ajarlah cara nak kena. Baik. Kalau dia lepas daripada ni. Kemudian dan kalau kita guna pisau tupu sah tak sembelih? Sah, tak ada gapo. Sah ya. Cuma ada cuma. Cumanya makruh. Makruh kita guna pisau tupu. Lepas tu kita ada sentuh satu isu makruh menajamkan pisau di hadapan binatang nak sembelih. Ni lembu duduk sini dah ni. Kami duduk sini dah ikat dah situ. Kita ambil pisau, kita gaskan depan dia. Tengok molek ni. Ni aku sembelih ni. Perbuatan itu makruh. Tidak ada sifat ihsan terhadap binatang. Okey. Penyembelihan dengan pisau tumpul tetap sah. Pada muka surat 107. Jika memenuhi dua syarat. Kalau memenuhi dua syarat sah. Pertama, putus halqum dan meri itu tidak memerlukan kekuatan berlebihan daripada penyembelih. Kalau memerlukan kekuatan berlebihan, maka tidak sah. Contoh gini. Ni kita ni kalau kata besi bulat gini, kalau kita iri gini luka tak? Kita tekan luka ke tak? Kalau besi ni luka ke tak? Kita ambil besi ni kita tekan itu luka ke tak? Luka. Kadang tak tajam pun tak? Okey, begitu kat pisah, kita nak faham ni pisah. Kalau pisah tupu, kalau kita iris saat itu tak elok. Dan putus saat itu perlu kekuatan berlebihan. Maka tidak sah penyembelihan tersebut.
Sebab dia perlu kepada kekuatan berlebihan. Tapi perlu kepada kekuatan kita tapi tidaklah berlebih-lebihan. Maka masih lagi sah. Yang keduanya putus halqum dan meri sebelum daripada binatang itu sampai kepada harakah madhbuh. Harakah madhbuh ni maksudnya nyawa-nyawa ikat. Baik. C. Makruh menyembelih seekor haiwan dalam keadaan haiwan lain melihatnya. Kalau kita nak sembelih banyak, jangan sembelih di depan saing dia. Makruh buat lagu tu. Lepas tu dia kata makruh je, bukan haram pun. Bak lain banyak lagi yang buat makruh. Ada lah bak lain ni kita nak cari bak korban ni. Jangan kira gabung lagu tu. Jadi makruh kita sembelih seekor binatang di hadapan saing dia. Lepas tu ambo buat cadangan sikit dah, cadangan. Pihak penganjur atau individu yang melaksanakan penyembelihan korban dalam jumlah besar di lokasi yang sempit disarankan menyediakan tabir pemisah seperti kayu rentang bagi menghalang haiwan yang menunggu giliran daripada melihat proses penyembelihan yang sedang berlangsung. Lepas tu sunat menyembelih dalam keadaan biri-biri dan kambing direbahkan. Sebab itu dilakukan oleh Rasulullah. Dipanggil benda ittiba' kerana mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana mengikuti amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga bagi lembu dan kerbau. Sunat merebahkan lembu, kerbau, biri-biri dan kambing pada sisi kiri ni. Kita ada sisi kanan, sisi kiri. Sunat merebah atas sisi kiri. Sebab apa? Sisi kiri, kepala adik sana, kaki adik sana, tekuk adat kiblat. Jadi tangan kita boleh pegang pisah. Tangan kiri, tangan kanan pegang pisah, tangan kiri boleh pegang kepala dia. Kerana ia lebih mudahkan penyembelih memegang alat sembelih dengan tangan kanan dan kepala haiwan dengan tangan kiri. Disunatkan kaki belakang kanan lembu, kambing dan haiwan yang seumpamanya tidak diikat. Kaki kanan belakang lembu, kambing, biri, kubah jangan ikat. Sunat lagu tu. Buat apa sunat? Dalam hadis Rasul kata lagu, hadis riwayat Imam Muslim, fal yurih dhabihatah, hendaklah engkau menenangkan binatang sembelihannya. Ulama fiqh ketika menafsirkan fal yurih dhabihatah, bagaimana cara untuk menenangkan binatang sembelihan dengan lepas kaki supaya dia boleh menggelupur. Ada peluang untuk dia bergerak bebas. Dah kalau buat apa dah lepas pak kaki, lepas pak kaki nak sembelih mana? Tak nak sembelih. Jadi lepas sekaki. Hak tiga kaki kita ikat, tujuan dia untuk mengelak daripada dia berlaku pergerakan yang berlebih-lebihan sehingga terpotong halqum dan meri dia kerana perbuatan dia. Okey, kalau kita tak ikat nak sembelih gelepar kita tak bisa gelepar. Bukan kita hak yang buat, dia hak yang buat. Maka tak boleh. Baik. Jadi ikat tiga kaki, lepas kaki. Kaki mana lepas? Kaki belakang. Hak yang kanan. Dan ini disebut dalam banyak kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i. Lepas tu pada muka 199 beberapa isu penting berkaitan pengikatan kaki haiwan korban. Tidak wajar, tidak wajar mengikat kesemua kaki haiwan korban kerana perbuatan tersebut menyalahi tuntutan Rasulullah yang menganjurkan agar diberi sedikit kelapangan dan keselesaan pada haiwan yang hendak disembelih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fal yurih dhabihatah, dan maka hendaklah dia memberikan kerehatan kepada haiwan sembelihannya. Lepas tu amuk bagi dalam kitab Al-Hawil Kabir karangan Imam Al-Mawardi. Lepas tu ada sedikit ni pesanan penulis kepada pihak yang terlibat dalam penyembelihan haiwan korban yang masih menggunakan kaedah mengikat keempat-empat kaki. Yang mereka tahu Kelantan ada lagi lah. Di Terengganu ada lagi ni. Ikat 4 kaki. Lepas tu menambah kayu di celah kaki. Masuk pula kayu lagi. 4 dah kaki ikat ni. Masuk kayu pula. Serta menindih haiwan dengan berapa orang? Pula dah 4 kaki ikat. Lepas tu letak kayu. Lepas tu cari pula. Pak, kita nak 5 orang. Dia kecil-kecil tak saya nak besar-besar. Perbuatan ini perlu dielakkan. Sebab dia sebab tidak sesuai dengan tuntutan Rasulullah fal yurih dhabihatah. Baik. Sehingga serta menindih haiwan dengan beberapa orang. Kaedah seperti ini menyalahi sunnah dan mesti diperbaiki. Luangkan sedikit masa dan bukalah sedikit dada. Sebab orang ada setengah orang tak si buka dada, maksudnya tak si terima buah orang. Ni orang tua-tua. Setengah tempat-tempat orang tua-tua lah. Tak si ambo nak ikut cara ambo. Cara baru tak si terima. Ini banyak juga. Baik, luangkanlah sedikit masa dan bukalah sedikit dada untuk mempelajari cara yang betul agar sifat ihsan yang dituntut ketika proses penyembelihan dapat direalisasikan lebih-lebih lagi dalam pelaksanaan ibadat. Kemudian ambo ada soal lagi sebut
jika lembu tidak diikat dengan sempurna lalu meronta ketika penyembelihan sehingga halqum dan urat berihnya terputus akibat pergerakan lembu itu sedikit, bukan kerana tindakan penyembelih, maka sembelihan tersebut tidak sah. Namun jika berlaku sedikit pergerakan daripada lembu yang tidak dapat dielakkan ketika penyembelih sedang menghiriskan lehernya, maka sembelihan itu tetap dianggap sah. Okey, jelas tu dah. Lepas tu ada lagi, lepas tu hamba datangkan nukilkan dari kitab mana sebut. Lepas tu muka surat 171 nota kaki poin yang ketiga. Pada masa kini, berbagai kaedah digunakan untuk merebahkan lembu dan kerbau sembelih. Zaman kita ni macam-macam kaedah yang digunakan untuk merebahkan lembu dan kerbau yang disembelih. Ada yang tidak mengikat kaki langsung. Ada yang mengikat satu kaki. Ada yang mengikat dua kaki. Ada yang mengikat tiga kaki. Bahkan terdapat juga peralatan moden yang direka khas untuk merebahkan haiwan tanpa menggunakan tali. Okey, selagi kaedah-kaedah ini yang pertama, tidak menyakiti haiwan secara berlebihan. Kalau kaedah ni menyakiti haiwan secara berlebihan, itu tak boleh. Maksud tak boleh, itu tak comel. Secara tidak menyakiti secara berlebihan. Menyakiti tu ada. Kita perebah tu dia ada sakit. Nah, jatuh tu sakit. Ada sakit dah perebah tu kan. Tapi tidak menyakiti dia berlebihan. Satu. Yang keduanya, dapat mengawal rontaan agar dapat mengelak haiwan daripada memutuskan sendi halqum dan urat berih akibat rontaan. Yang ketiganya, dapat menenangkan haiwan dan memudahkan proses sembelihan. Maka ia diharuskan dan tidaklah dianggap menyalahi sunnah. Jadi kalau cukup 3 syarat tak ada masalah. Okey, baik. Jangan pula dalam kitab fiqh banyak kena ikat 3 kaki. Lepas so. Pada demo ni buat alat baru, dia tak boleh gini, salah ni. Dah bukan gitu. Bukan. Jadi kalau cukup 3 syarat yang kita sebut, maka kita tidak boleh kata menyalahi sunnah, bahkan ia adalah diharuskan. Tadi kita dah cerita lembu, kerbau, kambing, biri-biri dan binatang yang seumpamanya. Berbeza dengan unta. Unta disembelih dalam keadaan berdiri. Dengan diikat hanya satu kaki saja, kaki depan diikat, sembelih dalam keadaan berdiri. Ada sebahagian daripada sahabat dia melihat orang sembelih unta dalam keadaan mengiri. Dia marah. Dia kata ini adalah menyalahi sunnah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut perkataan fadhkuru smallahi 'alaiha sawaf. Maka hendaklah kamu menyebut nama Allah di atas unta saat itu, sawaf. Apa maksud sawaf? Sawaf ni adalah berdiri di atas 3 kaki dan diikat kaki yang kiri. Baik. Kemudian sunat menghadap kiblat bagi penyembelih dan binatang sembelih. Jadi ni kiblat, kaki kita hadap kaki ke sana, kepala binatang korban sana tekak hadap kiblat. Orang sembelih mari kat ni, bukan mari kat ni. Kalau mari kat ni, membelakang kiblat mari kat ni. Okey, baik. Kemudian disunatkan bagi penyembelih menghadap kiblat ketika menyembelih. Dan disunatkan juga tempat sembelih pada binatang, yakni leher binatang sembelih dihalakan ke arah kiblat. Sebab kiblat adalah semulia-mulia arah. Dan di sana ada hadis yang menyebut falamma wajjahaha, tatkala Rasulullah menghadapkan kedua-duanya. Menghadap ke mana? Dalam kata syarah Sunan Abi Daud karangan Imam Ibn Ruslan, menghadap kepada kiblat. Dan hadis ini menunjuk bahawa sunat menghadap binatang sembelihan kepada kiblat. Bahkan Abdullah bin Umar, seorang sahabat Rasulullah, dia yakrah, mana yakrah, dia benci, dia tidak suka makan sembelihan yang disembelih tanpa menghadap kiblat. Baik, sunat hadap kiblat. Cuma ada isu, lembu besar, lembu bekeng ni lembu bekeng, orang Kelantan bekeng juga. Lembu bekeng, lembu besar, kita nak perebuh hadap kiblat molek dah. Dia ada kaedah cara nak perebuh hadap kiblat ni. Gini kaedah dia. Dia 4 kaki lembu tu. Kaki belakang tu kita ambil kaki kiri, ikat kaki kiri. Kaki depan kita ikat kaki kiri. Lepas tu kaki depan kita ikat kaki kiri termasuk tali bawah perut dia. Jadi orang ni tarik alik ni. Lepas tu orang belakang tarik. Dia akan jatuh kiblat lalu dah. Bergung jatuh kiblat lalu dah. Tapi kadang-kadang kita nak jatuh kiblat dah, musing jatuh kat lain. Kapas jatuh kat lain kalau kita lembu besar, backing pula. Kalau kita nak pusing habis luka dia, sakit situ, sakit yang berlebihan, maka tak perlulah hadap kepada kiblat. Sebab dia sebab tuntutan melakukan ihsan kepada binatang tersebut jelas disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tulis pada muka surat 175. Lepas tu membaca bismillah ketika menyembelih. Sunat baca bismillah. Okey, sebenarnya membaca bismillah sepakat ulama mengatakan dituntut baca bismillah ketika kita sembelih.
Tuntut, dituntut, disuruh kita baca bismillah. Cuma tuntutan baca bismillah ketika menyembelih, adakah tuntutan sunat ataupun tuntutan wajib? Ini berlaku khilaf. Majoriti ulama fiqh kata wajib kena baca bismillah. Andai kata awak mampu baca bismillah tapi awak sengaja tak baca bismillah, maksud semula binatang itu tak halal dimakan, bangkai binatang tersebut. Itu pandangan majoriti ulama fiqh. Tapi pandangan sebahagian ulama fiqh, antaranya pandangan mazhab Syafi'i, pandangan sebahagian ulama di dalam mazhab Maliki, pandangan Imam Ibn Rushd dalam mazhab Maliki, dan satu riwayat yang menyalahi riwayat masyhur daripada Imam Ahmad bin Hanbal bahawasanya membaca bismillah hukum dia adalah sunat bukan wajib. Hukum dia adalah sunat bukan wajib. Orang yang sengaja tidak membaca bismillah sedangkan dia mampu baca bismillah, maka dia telah melakukan perkara makruh namun sembelihannya masih lagi sah. Baik. Kemudian dalam mazhab Imam Syafi'i lebih afdal baca bismillahirrahmanirrahim berbanding dengan bismillah. Sebagai ulama kata afdal baca bismillah. Itu berlaku khilaf di kalangan ulama fiqh. Kemudian pada muka surat 177, sunat kita bertakbir ketika menyembelih haiwan korban. Sunat kita kata Allahu Akbar. Lepas tu sunat berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam disunatkan mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i, tapi sebahagian ulama fiqh yang lain mengatakan tidak disunatkan. Lepas tu sunat berdoa agar ibadat korban diterima. Ya Allah, terimalah ibadat korban ini daripada aku. Kemudian pada muka surat 180, 181 saya ada cerita jadual peringkat bacaan sunat ketika sembelih korban menurut ulama mazhab Imam Syafi'i. Baik. Pada muka surat 182 sunat menyembelih dengan tangan kanan. Tangan kanan sunat sembelih. Lepas tu orang yang tangan kidal suruh orang lain sembelih lah, tapi orang sembelih sendiri sah. Cuma molek dia bagi kepada orang lain sembelih. Sunat menyembelih lembu, kerbau, biri-biri dan kambing dengan cara zabah, iaitu memotong pada bahagian atas leher. Gini, kata ni leher binatang, ni tekuk, ni kepala dia, ni leher dia. Okey, gini kita kata ni kepala dia, hijau ni kepala dia, ni leher dia, ni tubuh dia. Ni contoh lah. Zabah ni kita sembelih bahagian atas. Lembu, kambing, kerbau, biri-biri sunat kita sembelih atas, zabah. Tapi kalau kita sembelih sini, boleh sini, boleh sini, boleh sini, boleh. Yang penting memutuskan halqum dan mereh. Tapi kalaulah unta sunat kita sembelih dengan cara nahar. Nahar ni kita stiker di bawah ni. Tapi kalau unta kita sembelih secara zabah, sah. Tidak makruh. Baik. Cuma kita meninggalkan perkara yang disunatkan. Adapun bagi unta sunat menyembelih dengan cara nahar, iaitu menikam pada bahagian bawah leher. Beberapa catatan penting. Baik. Jika lembu, kerbau, kambing, biri-biri disembelih dengan cara nahar atau unta disembelih dengan cara zabah, maka penyembelihannya tetap sah dan hukumnya tidak makruh. Namun dia telah meninggalkan cara yang disunatkan. And sunat melalukan pisau dengan menekan sedikit sambil menggerakkannya ke depan dan ke belakang supaya urat-urat yang wajib diputuskan dapat terputus dengan lebih cepat. Ni bisa kita tekan sikit, jangan buat gitu. Buat lembutnya lah. Saya tak nak ceritalah dalam kursus penyembelihan saat itu. Macam-macam kita jumpa ke tak? Tak saya ceritalah, takut kita kata kat orang pula. Jangan lembut sangat. Lembut ya. Bila nak putus, dia tekan sikit, tekan tolak tarik. Tolak tarik. Pegang pisau boleh pegang gini, boleh pegang gini, boleh belakang lah. Atas keselesaan masing-masing lah. Baik. Kemudian sunat tidak memotong lebih daripada halqum, mereh dan 2 urat darah. Cukup kita potong 4 tu je. Halqum saluran pernafasan, mereh saluran makanan, 2 urat wadah, 2 urat darah. Baik. Dia gini. Kita kena sebut juga sikit dalam nota kaki ada sebut. Pisau tajam sangat. Tadi kita katakan tolak tarik dengan sedikit tekan. Kalau pisau terlalu tajam, tarik rapat tu lah dah. Ketika itu tak perlulah tolak. Maksudnya tidak lagi disunatkan tolak. Kita tolak sekali, rapat tu lah dah. Putus belakang dah. Tak sunat dah kita tarik sebab telah mencapai maksud. Kemudian kamu betul perhatian pisau yang sangat tajam kadang-kadang hanya dengan sekali tarik atau sekali tolak sudah memutuskan semua urat yang wajib diputuskan, maka tidak disunatkan lagi menolak mata pisau ke depan atau menarik ke belakang kerana tujuannya telah tercapai. Wallahu a'lam bissawab. Lepas tu antara apa yang disebut oleh ulama, dia makruh kita sembelih sehingga sampai kepada nukha'. Dalam kitab fiqh disebut itu, sampai kepada nukha' makruh. Dengan sengaja lah, tak sengaja tak apa. Apa makna nukha'?
Nukhak ni berlaku khilaf di kalangan ulama fiqh. Sebagian ulama fiqh kata nukhak ni siapa tulis, tu nukhak. Atas pandangan yang menafsirkan nukhak adalah tulang, maka makruh kita sengaja sembelih sampai tulang. Tapi ada pandangan yang kedua, dia kata nukhak ni bukan tulang, tetapi ada satu urat tunjang yang berada dalam tulang. Dalam tulang tekak ni dia panggil ada satu urat putih. Urat putih tu dipanggil nukhak. Khaytun abyad, yang berpanjangnya daripada tekak sampai ke belakang. Jadi makruh atas pandangan yang kedua, makruh kita sembelih sehingga sampai ke dalam urat yang berada dalam leher. Baik, kamu ditulis dah bab tu. Kemudian hak ni sekiranya sengaja, tapi kalau tak sengaja tak ada apa, sebab pisau yang tajam kita tarik tu ngak rapat boleh, kadang-kadang terbelah lalu tulis pisau tajam. Kecek mudah kau ni lembut, kita cerita kambing ni ayam daging, oh lembutnya ayam daging. Pisau tajam sikit putus tekuk, tak sengaja. Dah tak sengaja lagu mana? La Allah Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Baik. Jadi hak tu tak ada masalah. Lepas tu ada soal lagi, hak yang anak kena sebut juga. Ada pernah tersebar video yang mana dalam video tersebut menyebut bahawasanya orang hak yang sembelih kalulah putus dah dia iri lagi. Dia kata haram. Dia kata iri lagi haram. Betul tak mengikut pandangan ulama fiqh? Tak betul. Mengikut ulama fiqh bukan haram, hukumnya adalah makruh. Tapi makruh pun ada tahap dia sampai kepada nukhak. Kalau tak sampai nukhak tak makruh lagi. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i menghilangkan kepala masa sembelih sekat itu dengan segera hukum dia makruh. Dan perkara ini disebut dalam kitab An-Najmul Wahad fi Syarhil Minhaj. Boleh tengok dalam nota kaki hak yang ana ada tulis. Muka surat 186 sunat melepaskan ikatan pada binatang selepas sembelih. Faham boleh? Ikatan itu kita lepas lalu. Bagi membolehkannya menggelupur, lepas. Tapi nak pergi lepas tu kena beringat jugalah kaki tu. Orang tak biasa tu takut kena tunjar lah. Tak pasal-pasal. Nak buat benda sunat, siapa ke kita pula mudarat. La darara wa la dirar. Baik. Tu kena beringatlah sikit. Makruh melapah, memotong bahagian anggota badannya atau memindahkannya ke tempat lain sebelum binatang yang disembelih itu benar-benar mati. Dia kadang-kadang bukan kadang-kadang kata kita sembelih tak dia mati lagi, kita nak lapah dah. Apakah hukum makruh? Jadi bermakna apa yang dipegang oleh sebahagian orang tua di tempat kita, dia kata jangan koset, tak mati lagi, bakar ke. Itu tak kena. Sebab apabila berlaku dah proses penyembelihan yang sah, halal dah makan. Kita pergi lapah selepas daripada sembelih, tapi sebelum daripada mati, dia tidak menjadikan binatang tersebut bangkai, bahkan hukum dia hanyalah makruh. Itu amat anda tulis pada muka surat 187. Bab ke-15, daging korban. Hukum makan daripada haiwan korban. Hukum makan daripada haiwan korban, kalau korban sunat kita makan. Kalau korban wajib tak boleh kita makan, dan wajib kita kena sedekah ke semuanya. Termasuklah wajib kerana nazar, wajib kerana ta'yin, wajib kita sedekah semua. Lepas tu kemudian pada muka surat 190, 191 tu ada cerita, ada pandangan sebahagian daripada ulama mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan boleh makan korban yang wajib kerana ta'yin. Betul, anak datang ke nama kitab dia. Lepas tu ada ulama yang mengkritik dia jawab balik. Lepas tu anak buat kesimpulan. Okey, tapi kita tak bincang lah tu. Boleh tengok sendiri. Lepas tu muka surat 192. Korban tadi kita kata korban wajib kan. Korban bagi pihak si mati. Si mati telah berwasiat agar dilaksanakan ibadat korban bagi pihaknya. Bila kita buat korban, kita kena sedekah semua daging tersebut kepada fakir miskin, kita tak boleh makan. Korban bagi pihak orang yang lain yang masih lagi hidup, kita buat korban untuk orang lain bagi izin kepada kita. Apabila dia bagi izin, jadi korban dia, kita nak makan daging, kita kena minta izin dia. Sebab itu ikut orang dah. Baik. Kemudian ada isu-isu yang tertentu yang di bawah kita tak baca. Kita pergi kepada muka surat 199, hukum bersedekah daripada haiwan korban. Korban wajib disedekah ke semuanya kepada fakir miskin dalam keadaan masih lagi mentah. Korban sunat menurut pandangan muktamad mazhab Syafi'i wajib disedekahkan sebahagian daripada korban sunat kepada fakir miskin dalam keadaan yang dinamakan sebagai sedekah. Jadi kalau korban sunat, awak wajib kena sedekah kepada fakir miskin daging yang masih lagi mentah, segar.
kadar yang dinamakan sebagai sedekah. Atas pandangan mu'tamad. Pandangan kedua tak wajib sedekah. Atas pandangan mu'tamad wajib sedekah. Pandangan kedua tak wajib sedekah. Pandangan yang kuat wajib sedekah. Hak yang wajib sekadar yang dinamakan sedekah. Contoh 300 gram. Boleh dah. Oh, kita semula lembu besar. 1,500 satu bahagian. Besar sungguh. 40 kg daging saja tak apa tulis lagi tu. Sedekah setengah kilo lah. 39 kilo alik tubuh. Boleh ke tak? Boleh. Sebab Rasul kata apa dia? Kulu wa tasaddaqu waddakhiru. Rasul kata boleh sipek. Tak ada masalah. Pada mak gapo tu 39 kilo setengah. Dia mau cari apa? Kawin nak sipek dah. Nak makan. Kawin pakai tak beli dah tahun ni, tahun depan pula dah. Contoh. Tapi kawin sedekah dah sikit. Boleh, tak ada masalah. Cuma yang paling afdal kita makan sedikit dan kita sedekah ke semua hak yang selebihnya. Dan martabat yang kedua paling afdal adalah kita bagi 3, 1/3 kita ambil, 2/3 kita bagi fakir miskin. Dan martabat yang ketiga lebih paling afdal, martabat yang ketiga yang lebih rendah lagi, kita bagi 3, 1/3 kita ambil, 1/3 kita bersedekah, 1/3 kita bagi makan, kita bagi kepada fakir miskin, hadiah kepada fakir. 1/3 kita makan, 1/3 kita sedekah, lepas tu 1/3 lagi kita hadiah kepada orang kaya. Silap tersasu. Mohon maaf banyak. Baik. Lepas tu ada isu yang ada setulah berkenaan hukum sedekah daripada setiap ekor korban sunat. Okey, contoh kita buat korban 5 ekor. Adakah setiap ekor tu kita wajib kita kena sedekah belaka? Ni bukan kita kena sedekah sikit, ni kita sedekah sikit, ni kita sedekah sikit, ataupun cukup sekali ya sedekah. Lepas tu kita ada bincang. Kemudian disyaratkan kadar yang wajib disedekahkan kepada fakir miskin daripada korban sunat adalah seperti berikut. Hendaklah yang diberikan daging. Selain daging tidak memadai dalam melaksanakan kewajipan bersedekah. Contoh selain daripada daging kadang dia sedekah kepada fakir miskin batu dengan sawak. Okey, Kelantan panggil sawak juga tak? Sawak tak? Oh, sawak. Sawak lembu tak kosek lah. Amun nak sedekah kepada fakir miskin tu. Biar kuat sikit fakir miskin. Sawak dengan batu lembu tak memadai, mesti kena daging. Mesti kena daging. Kulit tak memadai. Sedekah tu sah sedekah, cuma tidak memadai dalam melaksanakan kewajipan. Okey, baik. Kemudian mesti kena bagi hak yang masih lagi mentah. Kalau bagi hak yang dimasak tidak memadai. Malaikat kalau akikah sunat masak, korban mesti kena bagi masih lagi mentah. Hendaklah bagi hak yang masih lagi dia segar. Kalau hak kering tidak memadai dalam melaksanakan kewajipan bersedekah. Hendaklah dalam keadaan dalam kadar yang dianggap mencukupi sebagai sedekah, seperti sekitar 300 gram. Baik. Hendaklah disedekahkan kepada fakir miskin yang beragama Islam dan tidak memadai dalam menjalankan kewajipan bersedekah diberi kepada fakir miskin yang kafir. Baik. Boleh tak nak bagi makan kepada orang kafir daging korban? Bab ni berlaku khilaf di kalangan ulama fiqh. Mazhab Imam Syafi'i pandangan utama tidak dibolehkan. Dalam isunya baru ada bincang hukum beri daging korban kepada orang kafir, ada bincang panjang. Baik. Kemudian pada muka surat berikutnya, hukum menjual daging dan kulit korban tak boleh. Sebab Rasul kata man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Sesiapa yang jual kulit binatang korbannya, maka tidak ada korban baginya. Kalau kulit binatang korban tak ada korban, tak ada pahala korban, apatah lagi kalau daging korban. Kemudian tapi kalau fakir miskin yang kita bagi korban kepada dia memiliki daging korban tersebut, maka boleh dia jual. Orang kaya tak boleh jual, sebab kita orang kaya bukan kita bagi pemilikan, bukan kita bagi kepada dia untuk dimakan sahaja. Muka surat 213, hukum memberi upah daging korban kepada penyembelih dan pelapor. Apakah hukum beri upah daripada daging korban? Hukum dia adalah haram. Cara dia bagaimana? Kita bagi upah dengan benda yang lain, kemudian kita bagi hadiah kepada penyembelih dan pelapor daripada daging korban kalau sekiranya orang kaya, ataupun kita sedekah sekiranya dia orang kaya. Kita bagi dulu hadiah daripada benda lain, upah daripada benda lain, bukan hadiah, upah daripada benda lain. Contoh kalau hamba buat gini, hamba buat baju selah. Untuk petugas buat baju selah. Ni upah demo. Lepas tu BT pula 10 ya, ketua kita 50 ya. Tu cara kita lah. Sebab bagi daripada benda yang lain ini adalah sunnah. Sebab Sayyidina Ali kata ni, wa nahnu nu'tihi min indina. Kami beri kepada jazar harta daripada sisi kami, harta kami yang lain. Baik. Isu-isu penting dalam pengurusan daging korban sunat.
Sebaiknya daging yang disedekahkan daripada ibadat korban sunat itu diambil daripada haiwan korban itu sendiri. Jadi sebaiknya kita nak sedekah tu ambil daripada haiwan korban. Tetapi kalau kita beli daging lain, kita pergi sedekah, tak ada gapo, boleh. Namun begitu, bagi tujuan menunaikan kewajipan bersedekah, dibolehkan juga untuk menggantikannya dengan daging lain. Contohnya membeli daging sebanyak 0,5 kilogram dan menyedekahkan kepada fakir miskin. Harus memberi makan kepada golongan kaya daripada korban sunat, sama ada diberikan yang telah dimasak atau yang masih lagi mentah. Jika seluruh daging korban sunat dimakan tanpa disedekahkan sedikit pun secara mentah kepada fakir miskin, maka hendaklah dia menggantikan kewajipan tersebut dengan menyedekahkan daging yang lain. Kena beli daging lain, sedekah. Jika seluruh daging korban sunat dimasak untuk diberi makan kepada orang ramai tanpa ada sebarang bahagian yang disedekahkan secara mentah kepada fakir miskin, sama ada daripada daging korban itu sendiri atau daripada daging lain, maka hukumnya adalah berdosa, kerana orang yang mengerjakan ibadat korban itu telah meninggalkan suatu kewajipan yang wajib ditunaikan. Antara kesilapan yang kerap berlaku dalam pelaksanaan korban sunat ialah apabila sebahagian pihak penganjur atau individu yang melaksanakan ibadat korban memasak keseluruhan bahagian daging korban untuk dijadikan jamuan kepada orang ramai tanpa menyedekahkan sebahagian daging mentah kepada fakir miskin, sama ada daripada daging korban itu sendiri ataupun daripada daging yang lain. Kaedah yang betul, ambil dulu sikit untuk disedekahkan hak yang masih lagi mentah. Lepas tu hak lebih itu kita masak. Poin yang keenam, apabila seorang yang melaksanakan ibadat korban meninggal dunia sedangkan masih terdapat ni orang hak yang belajar bab faraid. Kita ada ustaz kita, dia menceburi dalam bidang faraid dia. Dia ada cara kau mati lah. Al-Fadil ada cara kau harta orang mati. Kita hazaf. Falyad'una dia. Hazaf. Baik. Jadi adakah daging korban sunat hak yang kita simpang tu apabila kita mati jadi harta pusaka ataupun tidak? Jelas tak soalan dia? Kita buat lembu besar. Tadi kita kata 1,500, kita buat mahal lagi 2,000 sebahagian. Boleh 70 kilo daging. Oh besar lembu. Ya lembu besar dah. Lembu besar. Lembu caroli tu besar. 70 kilo daging. Kita sedekah 2 kilo ya. 98 kita sipeh dalam peti. Dia makan 2 kilo ya. Pas mati. Daging tu kalau 90 kilo, kita tak 90 kilo sekawa setengah tu. Berapa sekilo tu kalau tak 30 hia berapa tu harga tu? Mahal tu. Jadi pusaka ataupun tidak? Soalan dia. Jawapannya, daging korban sunat hak yang kita simpang dalam peti, hak kita simpang tu selepas daripada kita bersedekah, dia tidak jadi pusaka. Dia tidak jadi pusaka. Lepas tu tak jadi pusaka nak buat kan? Ahli waris kita boleh makan dan boleh dia sedekah kepada orang lain. Masa kita hidup kita boleh makan dan kita boleh bersedekah, kita boleh bagi hadiah. Apabila kita mati, hak tersebut telah berpindah kepada ahli waris kita. Ahli waris kita boleh makan, boleh dia sedekah, boleh dia bagi hadiah. Dia tidak termasuk dalam harta pusaka. Berbeza dengan lembu korban sunat. Lain. Amba beli lembu untuk buat korban sunat. Tiba-tiba tak ada siapa hari untuk korban mati. Itu jadi pusaka lembu tersebut. Dia berpindah kepada ahli waris. Kalau ahli waris nak buat korban, silakan. Kalau ahli waris kata, amba tak siap korban, amba masuk dah sebahagian. Lembu ni amba nak jual ni. Boleh pitih. Dah masuk dah sebahagian, tak kena buat pula. Boleh pitih. Sedap sipeh pitih banyak sikit. Contoh. Jadi hak tu jadi pusaka. Kalau korban wajib, hak tu tak jadi pusaka sebab korban wajib telah keluar daripada milik dia. Itu kita jawab dah. Kemudian hak yang orang yang berkorban sunat untuk dirinya sendiri kemudian meninggal dunia, orang yang telah meninggal dunia lalu dilaksanakan korban. Okey, waktu boleh baca lagi lah, kita rekah-rekah ya. Yang paling terbaik bagi seorang yang melaksanakan ibadat korban sunat ialah memakan sedikit sahaja daripada daging korbannya sekadar mengambil keberkatan, manakala selebihnya disedekahkan kepada golongan yang membutuhkan. Tahap kedua, tahap ketiga, cerita belakang dah tadi. Berdasarkan penjelasan ini dapat disimpulkan bahawa anggapan sebahagian masyarakat bahawa daging korban sunat wajib dibahagikan kepada 3 bahagian adalah tidak betul. Yang betulnya, pembahagian kepada 3 bahagian itu iaitu dimakan, disedekahkan dan dihadiahkan hanyalah salah satu cara yang digalakkan, bukannya satu kewajipan menurut syarak. Menurut kewajipan hanya makan sedikit, sedekah sedikit. Itu kewajipan. Seseorang yang melakukan ibadat korban sunat dan menyedekahkan sebahagian daripada dagingnya serta memakan selebihnya tetap diberikan ganjaran pahala penuh atas ibadat korban tersebut, manakala pahala sedekah pula diberikan berdasarkan kadar yang disedekahkan. Okey, kita buat contoh gini. Orang ni buat korban sedekah sikit, orang ni buat korban sedekah banyak. Pahala korban sama, pahala korban sama tetapi pahala sedekah berbeza. Itu maksud dia.
Daging korban sunat boleh disimpan untuk dimakan lebih daripada 3 hari. Oh, ada orang masyarakat kita kata daging korban, ada masyarakat di setengah tempat dia kata daging korban tidak boleh bermalam. Oh, ada tu dia pegang tidak boleh bermalam. Maksudnya tidak boleh malam. Kalau awak korban hari ni jangan sampai malam. Awak kena makan lalu awak kena sedekah belakang. Jangan sampai malam. Oh, parok lagu tu. Kalau lembu kecil tak apa, lembu 4,5 kilo daging. Kalau lembu 60 kilo nak makan gano gitu. Teruk benar hukum lagu tu. Baik, dia kata tak boleh bermalam. Ada hak yang kata tidak boleh lebih daripada 3 hari. Sebenarnya itu tidak betul. Hak yang kata tidak boleh lebih daripada 3 hari, hak tu pada awal. Rasul raya aku melarang kamu daripada menyimpang daging korban lebih daripada 3 hari kerana di sana ada dafah. Orang-orang pendalaman yang datang ke Madinah, mereka susah. Kalau pakat sipir belakang tak ada bahagian mereka. Baik. Tapi sekarang ni kata Rasul, kulu wa tasaddaqu wa dakhiru. Kamu makan musdaqah dan sipir. Baik. Jadi boleh kita nak sipir. Oleh itu tanggapan sebagai masyarakat tu kita cerita dah. Hukum memindahkan daging korban. Memindahkan daging korban apakah hukum? Kalau korban wajib kita kena sedekah semua pada tempat yang kita buat korban. Kalau korban sunat, wajib kita kena sedekahkan kadar yang wajib di tempat kita buat korban. Hak lebih tu boleh kita pindahkan. Hak yang wajib disedekahkan sebanyak 300 gram atau setengah kilo, wajib kita kena bagi kepada fakir miskin hak yang ada pada tempat tersebut. Disama dengan hukum naqluz zakah, memindahkan zakat. Baik. Bab yang ke-16, beberapa isu yang berkaitan dengan mencampurkan daging daripada beberapa ekor haiwan korban. Baik, kesimpulan, mencampurkan daging daripada beberapa ekor haiwan korban sedangkan pemiliknya seorang saja, hukum dia dibolehkan. Seorang dia seorang dia buat 5 ekor. Dia campur daging. Itu tak ada masalah. Mencampurkan daging daripada beberapa ekor haiwan korban yang dimiliki oleh beberapa orang untuk disedekahkan sepenuhnya kepada fakir miskin adalah dibolehkan. Saya nak sedekah belakang orang lain tapi campur untuk sedekah belakang, tu juga dibolehkan. Mencampurkan daging daripada beberapa haiwan korban yang dimiliki oleh beberapa orang kemudian membahagikannya secara sama rata kepada mereka untuk dimakan oleh setiap orang yang melaksanakan ibadat korban daripada bahagiannya adalah haram. Ini pandangan ambo lah, adalah haram ni pandangan ambo. Ini boleh berbeza pandangan lah. Ini kata pandangan ambo. Hal ini kerana perbuatan tersebut membawa kepada 2 perkara yang dilarang, iaitu pertama, membawa kepada berlakunya pengambilan hak orang lain pada satu pihak serta berlaku pengurangnya hak pihak yang lain. Okey, buat kesimpulan dah. Begini. Katakanlah ada setengah pihak penganjur dia 5 ekor lembu. 5 ekor lembu setiap satu bahagian daripada 5 ekor ni 700. Ya, lembu walaupun harga setiap bahagian 700 tapi besar kecil lembu tak sama. Orang yang biasa main lembu dia tahulah. Besar kecil lembu tak sama. Saya apabila saya buat korban dengan lembu ni, hak saya adalah daripada lembu ni saja. Awak daripada lembu ni, awak dapat daripada lembu ni. Tapi apabila kita campur nak bagi sama rata, jadi bermakna orang hak yang lembu dia besar dikurangkan bahagian dia, orang hak yang lembu kecil dilebihkan bahagian dia. Situ ada satu kesalahan. Yang keduanya berlaku pertukaran. Saya ambil hak orang ambil hak saya. Sedangkan jual beli korban, daging korban tidak dibolehkan. Dan perkara ini tidak disebut secara jelas dalam kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i, tetapi ada sebahagian dalam kitab fiqh mazhab Maliki menyebut secara jelas isu ini, dan saya datangkan 2 daripada kitab mazhab Maliki. Okey, baik. Lembu yang disumbangkan kepada masjid dan madrasah dan seumpamanya. Boleh tak kita nak jual ataupun kan kita nak buat? Secara asasnya setiap sumbangan mestilah disalurkan mengikut hasrat dan tujuan penyumbang. Tu kena ingat asal. Asalnya adalah kita kena salurkan mengikut syaratul waqif. Syarat kepada orang yang menyumbang. Antara dosa besar adalah kita mentasarrufkan harta yang disumbangkan menyalahi hasrat penyumbang. Baik. Oleh itu, tindakan pihak masjid dan lain-lain hendaklah berlandaskan maksud sebenar sumbangan tersebut. Sebab dia banyak ni ada orang bagi lembu ke masjid. Lepas tu masjid kata, orang bagi lembu kita ni, kita buka bahagian lah. Masjid jual semula duit, jual semula lembu, masuk orang lain. Itu ada isu. Sebab kadang-kadang ada orang bagi lembu kepada masjid itu ada lembu saya, lembu korban saya. Cuma saya nak pihak masjid untuk uruskan bahagian saya dan bagi. Tiba-tiba dia jual, masuk orang lain. Pula dah jual bagi orang. Dia ada beberapa isu. Okey, baik. Dan saya ada bahagikan beberapa isu. Lepas tu kemudian
Muka surat 235 hukum korban di luar negara. Kita ada sebut yang paling afdal kita berkorban bukan luar negara, bukan dalam negara, tapi di mana tempat kita berada pada waktu korban. Hal tu paling afdal. Dan boleh kita buat korban di tempat yang lain daripada tempat kita berada. Kemudian mana lebih afdal berkorban dalam negara dan luar negara, kita rakyat dah. Muka surat 239. Adakah seseorang menyuruh orang lain buat korban bagi pihaknya serta menangguhkan bayaran? Isu ni gini. Kita rakyat kepada orang, kita kata gini, ni sayang kita kata, buat korban untuk abang seekor kambing. Dia pun setuju. Dia pun buat korban. Sah korban tersebut bagi pihak kita dan bayaran dikira hutang. Perkataan kita buat korban bagi pihak kita sebenarnya mengandungi kita mewakilkan kepada dia membeli, mengandungi membeli binatang korban dan mengandungi niat dan mengandungi penyembelihan. Dan perkara ini disebut dalam kitab Busyrul Karim. Boleh tengok pada muka surat 240. Amu datangkan walau qala li ajnabiyyin dhahi anni fadhaha anhu saha wa kana thamanuha qarda. Patu siapa kabih. Last sekali bahagian penyembelihan. Ni bahagian sembelih. Bahagian sembelih kita buat kesimpulan sahaja. Dan isu-isu yang dalam bab sembelih ni banyak juga bersetuk. Isu-isu yang berbangkit. Buat kesimpulan. Rukun penyembelihan ada 4. Yang pertamanya adalah penyembelih. Penyembelih mesti orang Islam ataupun ahlul kitab. Syarat ahlul kitab berlaku khilaf di kalangan ulama fiqh. Mazhab Imam Syafi'i lebih sempit. Syarat ahlul kitab. Ahlul kitab Yahudi dan Nasara. Selain daripada ahlul kitab kafir, selain daripada ahlul kitab penyembah berhala, penyembah matahari, penyembah bulan, apa semua sekali itu tidak sah penyembelihan dia. Penyembelihan dia adalah haram. Tidak halal dimakan. Yang keduanya, kalau melibatkan penyembelihan binatang beruang darat, maka penyembelih jangan berada dalam ihram. Penyembelih yang berihram tidak boleh dia membunuh binatang beruang darat. Adakah disyaratkan lelaki penyembelih? Tak, orang Tino boleh. Adakah disyaratkan balik? Tak, tidak disyaratkan balik. Orang yang tidak balik pun sah. Di sana ada orang khusus penyembelih. Dia kata syarat penyembelih mesti balik. Itu tidak kena mengikut mazhab Imam Syafi'i. Mengikut mazhab Imam Syafi'i, balik bukanlah syarat sah penyembelihan. Kemudian syarat yang kedua bagi rukun yang kedua penyembelihan adalah binatang yang disembelih. Binatang yang disembelih adalah binatang yang boleh dimakan. Binatang yang boleh dimakan. Kalau binatang yang tidak boleh dimakan seperti babi, babi isu yang panah, penyembelihan tidak menghalalkan babi. Baik. Syarat yang kedua bagi binatang yang kita nak sembelih, jangan binatang beruang darat kalau melibatkan dalam tanah haram kau. Sebab tidak boleh kita membinasakan binatang beruang dalam tanah haram. Yang ketiganya adalah sekiranya binatang itu berlaku padanya sesuatu sebab yang boleh membawa kepada kematian secara langsung, maka disyaratkan ada hayat mustaqirah. Contoh binatang itu dikatok, orang katok. Binatang itu ditanduk, jatuh daripada tempat tinggi, dilanggar. Baik, dia cekik. Atau dipanggil ada sebab yang boleh membawa yang menyumbang kepada kematiannya secara langsung, maka mesti kena ada hayat mustaqirah. Nak kena hayat mustaqirah, dia masih lagi ada pilihan dalam pergerakan. Dia tengok kita ditakut, dia tengok kita dia tengok kita, dia tengok kita dia bertepik, ataupun kalau kita sembelih memancuk darah, sembelih bergelepar sekali, maka itu ada hayat mustaqirah. Tetapi kalau tidak berlaku sebab yang boleh membawa kepada kematiannya secara langsung, tidak disyaratkan ada hayat mustaqirah, bahkan cukup ada hayat mustamirah, asal kata hidup. Binatang kita pelihara kambing, kita tengok pagi esok saat itu lepas kambing kita tahu kena gapo. Sudahlah, nak mati dah ni, nyawa-nyawa ikan. Kita pergi sembelih, darah tak macuk dua. Tapi masa kita sembelih masih lagi hidup, sah penyembelihan tersebut sebab tidak disyaratkan ada hayat mustaqirah. Dua. Yang ketiga, peralatan yang kita guna ataupun alat sembelih. Alat sembelih benda yang tajam selain daripada tulang, kuku dan gigi. Tulang, kuku dan gigi Rasul tidak izinkan jadi alat sembelih. Benda tajam pisau, tak apa plastik ni orang pandai asas gini tajam, buat melih aja. Tak boleh. Ataupun asas pandai asas kayu tajam, buat melih boleh. Baik. Yang keempatnya adalah cara penyembelihan. Binatang yang mampu disembelih seperti biasa, cara penyembelihan dia adalah dengan memutuskan halqum dan mudah. Manakala binatang yang tidak boleh kita sembelih seperti biasa, payah, liar, maka dengan kita melukakan pada mana-mana anggota yang dapat mematikan dia. Baik. Jadi bab penyembelihan banyak lagi, itu sebenarnya isu-isu yang berbangkit.
yang boleh baca sendirilah, sebab kita tak guna ayat payah, boleh baca sendiri. Jadi sampai sini dululah. Kita buka soalan sebentar, dalam buka dalam 10 minit sampai pukul 1 dah. Wallahu a'lam. Boleh tak dalam satu ekor lembu tu harga setiap bahagian berbeza? Contoh, sebab anak beranak ada nak 3 bahagi harga 900, 4 bahagi lagi orang luar 700. Lembu ambo pun nak jual lembu. 1/7 daripada lembu ni ambo jual 900 bahagi, 1/7 700. Boleh ke tak? Jawapannya dibolehkan, tak ada masalah, sebab hak kita nak wui langsung, nak wui terus kepada orang, tak apa. Ni 1/7 ni jazakumullah khairan. 1/7 ni awin demo, 1/7 ni nak wui demo, tak ada apa. Kita meletakkan harga yang berbeza. Dan sebenarnya penjual banyak buat gitu. Contoh, kalau orang hak nak beli tu, orang nampak orang sedap sikit, orang kaya sikit, jual mahal. Mari tengok ustaz mari. Contoh, jual murah. Ini sama je. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Soalan kedua apa? Wakil korban bagi tahu harga 700 untuk satu bahagian lembu, tapi dia cari harga 600 untuk satu bahagian. Apakah hukumnya? Okey. Dia pada asalnya akad wakalah. Boleh akad wakalah bersama dengan upah, dan boleh akad wakalah tanpa upah. Pada asalnya akad wakalah ni akad tabarruk, tanpa ada upah, tapi boleh ambil upah. Mana-mana mereka yang ingin ambil upah, mesti upah saat itu maklum, mesti benda yang diketahui. Tidak sah kalau upah saat itu benda yang tidak maklum. Jadi katakanlah harga 750, lepas tu nak ambil upah 50 riyal, kena royak. Harga lembu 750, amun nak ambil upah 50 riyal. Kalau tak si royak, ada cara lain. Cara lain kita buat cara bai'us salam. Yang baru ni tu ada satu video, orang kerak video, orang post dalam Facebook, apa nak sebut cara rekah aja. Lepas tu ada orang kritik, tak kena cara lagu tu, banyak lagi cara yang lain. Kalau dia tengok pak panjang belakang tu, kita ada sebut bak wakalah, kita ada sebut banyak lagi. Tapi potong waktu. Jadi isu juga. Tak apalah, benda kecil lah. Baik. Dia gini, cara yang paling mudah lagi kalau kita nak ambil untung adalah kita buat bai'us salam. Cuma bai'us salam dia ada masalah sikit lah. Bagi orang yang terlibat dengan binatang, dia akan faham lah. Bai'us salam ni baik tempoh hang. Dia bai'us salam untuk binatang berlaku khilaf di kalangan ulama fiqh. Sebab majoriti ulama fiqh membenarkan, termasuk mazhab Imam Syafi'i, tapi Imam Abu Hanifah tidak membenarkan bai'us salam untuk binatang. Okey, baik. Maksud bai'us salam, kita buat jual tempah yang dia kena bayar lalu. Jadi kita pergi bicara dengan pembekal lembu, dia mau boleh bagi kamu berapa harga lembu ni. Dia kata boleh 3,500. Kita mau kira 3,500. Kalau aku nak ambil untung 50 riyal ni, aku kena tak harga sikit. Kena tak harga, contohlah. Kena tak harga kalau 3,500, 500 bahagi boleh 3,500 kan? 500 kali 7 dah. Tak 500,500. Jadi kita pun cari orang nak masuk korban. Dia nak masuk korban dengan apa? Boleh? Dia mau beli lembu dengan apa? Lembu jenis ni, kalau berat timbang hidup dia sekitar ni, daging boleh sekitar ni. Jenis ni kena royak, sebab dia kena mesti dia bai' ma fi dhimmah. Kita jual apa yang dalam tanggungan kita, dipanggil bai'us salam, dia bai'ud. Kita jual bai' syai' mausuf fi dhimmah. Kita jual sesuatu yang disifatkan dalam tanggungan kita. Kita mesti kena jelaskan ciri-ciri lembu tersebut. Ciri-ciri dia kan. Baik, ciri-ciri kan, lembu ni bakar ni, sebab dia bakar mungkin berbeza. Sebab dia kalau lembu, kalau tulang kasar, daging dia sikit. Kalau tulang halus, daging dia banyak. Jenis lembu Bali, daging dia padat. Jenis lembu ni, daging lembu jantan lain, lembu tina lain. Okey, kita jelaskan. Jelas sesat. Lembu jenis dia gini, lepas tu berat dia gini lebih kurang. Lepas tu apa jual kepada demo 1/7 dengan harga sekian-sekian. Lepas tu dia pun beli dengan kita, akad jual beli, bai'us salam, dia bayar duit. Dia panggil jual beli salam. Lepas tu lepas dia beli dengan kita pun cari lembu. Kita pun cari lembu, kita beli lembu dengan duit yang dibayar dah tu, tapi bai'us salam mesti kena bayar selalu. Baik. Lepas tu kita pun beli lembu. Lepas tu kita pun serah kepada tuan dia. Itulah cara kita nak ambil untung lah. Kita nak ambil untung. Kalau kita nak jadi wakil kepada pembeli, mesti kita kena jelaskan
benda kadar hak yang kita nak ambil untung. Sebab apa yang disebut oleh Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir. Begitu juga sebahagian daripada ulama yang lain menyebut, antaranya adalah contoh kitab hak yang biasa orang guna mengajar, kitab fiqh manhaji, menyebut bahawasanya mesti al-ju'ul, upah saat itu biar jelas. Kalau sekiranya tidak jelas, tidak maklum, maka tidak sah. Kamu baca, kebetulan tadi ada seorang sahabat, bukan seorang sahabat, dia tuan guru daripada Pulau Pinang. Dia tanya hamba berkenaan dengan masalah ni. Hamba pun nukil daripada dua buah kitab. Okey, contoh dah. Ni kitab Al-Hawi Al-Kabir. Dia kata lagu ni, qala Al-Mawardi wa qad dhakarna anna al-wakalata tajuzu bi ju'lin wa bi ghairi ju'l. Kami sebut dah bahawasanya wakalah harus dengan ada upah dan harus tanpa upah. Tapi wala yasihul ju'lu illa an yakuna ma'luma. Tidak sah pengupah mereka kena jelas, maklum. Begitu juga disebut dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji. Dikatakan at-tawkil bi ju'l, maksudnya kita mewakilkan dengan upah. Dikatakan al-wakalatu sahihatun sawa'un aja'al al-muwakkilu syai'an muqabil dhalika am lam yaj'al. Wakalah sahih sama ada upah ke tak ada upah ke. Lepas tu pendek pada dia kata panjang lagi, dia kata lagu mana, wa fi hali kauniha bi ju'l, ketika wakalah saat itu ada upah, yushtartu an yakuna al-ju'lu ma'luman, disyaratkan upah saat itu diketahui. Fala yasihu ma yaf'aluhu an-nas al-yawm min i'ta'il muhamin nisbatan mi'awiyatan min malil qadiyyati allati yarba'unaha ka'atba'in lahum. Dia kata tidak sah apa yang dilakukan oleh orang ramai ni. Dia beri upah kepada peguam-peguam nisbah peratus hak yang didapat daripada keuntungan. Sebab tak jelas banyak mana. Mungkin kalau dapat banyak boleh banyak, dapat sikit boleh sikit, biar maklum banyak mana. Jadi kesimpulan, kalau kita nak kira ambil kaedah akad wakalah, jadi mesti upah saat itu jelas. Harga dia hamba wakil kepada demo untuk beli 700, lepas tu hamba nak 50 riyal upah hamba. Oh, banyak 50 riyal. Minyak mahal ni, budi ambil lama dah habis. Kau ya contoh. Ni sebagai contoh lah. Boleh, tak ada masalah, biar jelas. Wallahu a'lam. Binatang hak yang dikasih boleh tak kita buat korban? Jawapannya boleh. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah buat korban dengan kibash yang mauju'ain. Maksudnya hak yang dikasih dengan cara dipecahkan batu dia. Boleh. Wallahu a'lam. Baik, dia sebenarnya soalan yang bagus ni, adakah haiwan korban semuanya kena bagi 7 ataupun daging sahaja? Dia jawapannya adalah benda hak yang boleh diambil manfaat pada asalnya kita bagi 7. Benda hak yang orang tahu tu tempat lain lah, benda hak yang diambil manfaat. Tapi ada tempat-tempat tak nak bagi 7, kaki ada pak lah nak bagi 7 kan. Okey. Maka tempat-tempat lagu tu kira benda akad suluh halal berhala, sikit sebanyak halal berhala lah. Barakallahu fikum. Okey, kalau tak ada dah, kita nak berhenti dah ni. Boleh. Baik. Boleh tak korban dengan binatang yang berpenyakit kuku mulut? Ya, kalau penyakit kuku mulut memang veterina pun takwil lah. Memang kena kuarantin lah kan. Tapi kalau sembelih tu makan tu mungkin masuk dapat menghapuskan virus bakteri apa semua sekali. Cuma boleh tak buat korban dengan binatang yang penyakit kuku mulut, ya kudih? Jawapannya dalam mazhab Imam Syafi'i, antara kecacatan yang menghalang sah ibadat korban adalah kudih. Jadi binatang yang kudih kuku mulut, penyakit kuku mulut tidak boleh buat korban. Wallahu a'lam.
seekor lembu kalau kita nak kongsi bukan 7, kita nak kongsi 4 dengan 5. Jawapannya dibolehkan. Sebab benda 7 itu adalah perkongsian yang paling banyak. Perkongsian kurang daripada 7 dibolehkan. Lebih daripada 7 tak boleh. Wallahu a'lam. Baik, harga lembu termasuk pengurusan. Harga lembu termasuk pengurusan. Kalau pengurusan saat itu nak ambil upah, dia kena jelas upah. Kalau nak ambil upah lah, kena jelas. Kena maklum berapa. Dan begitu juga pengurusan tu biar kena jelas. Sebab kalau kita kata bahagian pengurusan, kalau tak jelas, kira-kira kalau ada lebih daripada pengurusan, boleh faham tak? Kan kita kata kita ambil lebih daripada harga asal, lepas tu untuk bahagian pengurusan kan, nak beli tu, nak buat air apa sekali, kalau lebih kena pulang balik kepada tuang dia. Sebab untuk pengurusan, kalau lebih daripada pengurusan, bukan pengurusan dah. Ya betul, tapi hak orang. La yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibi nafsi minhu, kata Rasulullah. Tidak halal harta orang Islam melainkan dengan kerelaan hati daripadanya. Okey, cara yang paling mudah adalah kita wayak gini, harga lembu gini, lepas tu nak ambil bahagian pengurusan banyak ni, lepas tu kalau lebih serah kepada pihak pengurusan. Baik, selesai. Serah kepada pihak pengurusan. Maklum. Maksudnya biar jelas ya. Baik, wallahu a'lam. Oh, Masya Allah, barakallahu fikum. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah kalau pada hari raya Idul Fitri, Rasulullah makan dulu, barulah Rasulullah solat. Kemudian kalau hari raya Idul Adha, Rasulullah solat dulu, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan. Cuma adakah makan saat itu merangkumi minum ataupun tidak? Dia pada asalnya dimerangkumi. Tapi isu ni kena kaji semula. Wallahu a'lam, la adri. Kena kaji semula. Barakallahu fikum. Sunat makan selepas daripada mayang hari raya, dia bukan hanya khusus untuk orang korban. Sungguh sekali. Baik, sebab itu yang dilakukan oleh Rasulullah kerana kita nak mengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika terbagi daging korban kepada Cina, bagaimana cara untuk ganti daging ibadat korban? Okey, gini. Sebab Cina ni dia ada hak muslim, ada hak yang non muslim. Ni maksudnya Cina hak yang non muslim lah. Kita bagi dah daging korban kepada non-muslim. Apakah hukum? Dia pada asalnya bagi daging korban kepada non-muslim, berlaku khilaf di kalangan ulama fiqh. Ada yang mengatakan harus, ada yang mengatakan tidak dibolehkan. Mazhab Imam Syafi'i, pandangan ulama, tidak dibolehkan. Jadi kalau kita bagi dah, tak ada masalah lah. Cuma kalau kita masih lagi nak mengambil pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i, maka kita ganti kadar tersebut bagi kepada orang Islam. Wallahu a'lam. Adakah wajib tarik tali sehingga bergerak lembu untuk terima bahagian masing-masing? Ya, dalam fiqh ni dipanggil ada istilah qabab. Ada istilah qabab apabila kita beli barang, lepas tu kita kena qabab. Bab qabab ni kalau untuk makanan, atau ada hadis yang jelas. Selain daripada makanan, berlaku perbincangan yang panjang di kalangan ulama fiqh. Ada sebahagian ulama fiqh kias di atas makanan, sebahagian ulama fiqh mengatakan dia tidak sama dengan makanan. Jadi kesimpulannya mengikut mazhab Imam Syafi'i, dalam bab kita beli, maka pembeli mesti kena qabab barang yang dia beli. Qabab barang yang dibeli, dia tidak dijelas secara khusus oleh syarak. Benda yang tidak dijelas secara khusus oleh syarak dan tidak dipahami daripada lughah, maka dikembali kepada uruf. Kalau benda yang boleh dipindah, maka cara qabab dia berbeza daripada benda yang tidak boleh dipindah. Okey, jadi panjang juga bab qabab. Kita terus jawab kepada soalan. Kita ringkaskan lama kan orang kerak pula video ni, tak royak belaka bab qabab pula dah. Kita nak jawab ringkas aja ni. Baik, gini. Cara ringkas. Kalau lembu yang boleh kita qabab, kita qabab. Lagu mana qabab, ambil lagi. Tu boleh qabab. Tapi kalau lembu yang tidak boleh qabab, cukup kita takhliyah. Bila takhliyah, jadi pembeli, penjual saat itu, dia lepas dah tangan dia, bagi dah bagi dah kepada pembeli, ambil barangnya tersebut.
Sebab bukan semua lembu boleh kita pegang tali. Lembu hok ya demo pelihara belakang rumah hok duk eret pagi betul boleh nak pegang tali. Lembu laden nak pegang tali gua. No, nak dekat tak boleh. Mai tanduk lagu tu pula. Okey, baik. Itu jawapan kepada soalan yang diajukan. Wallahu a'lam. Oh ya. Dia petua orang dulu tu, dia tidak ada sandaran daripada Al-Quran, daripada As-Sunnah, dan tidak ada athar yang meriwayatkan perkara tersebut. Cuma hanya petua. Dia mau nak awak lah, dia mau tak sewak sudah. Ambo pun biasa dengar kau petua tu, tapi dia belah itu tak ingat belakang petua tu. Cuma ada satu petua tu, tu munasabah petua ni. Ada petua tu, jadi kita pun mikir munasabah ke petua ni. Ada petua munasabah kan? Ni petua yang munasabah lah. Kalau kita nak sembelih tu, kita tengok napah dia lepas ke tarik. Sebab kalau lepas, tu molek kita sembelih. Kalau tarik, tu tak comel. Bukan tak comel, maksudnya molek kita benda sembelih masa napah lepas. Tu munasabah kan? Sebab masa napah lepas tu dia tak kuat. Lepas tu darah kan tubik terpacu, banyak keluar darah. Tu munasabah dah. Tapi hak jatok goni ni tak tahulah. Demo wak lah. Demo tak siwak sudah. Barakallahu fikum. Demo nak ikut, demo tak ikut sudah. Tapi jangan ada kepercayaan yang khurafat di sebalik ketua tersebut. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Jadi kita rasa di sini dululah pertemuan kita. Kita mengharapkan apa yang kita bincang ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada hari yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala a'la wa alam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, tamatlah daurah fiqh korban kita pada kali ini. Alhamdulillah, tengok kepada gaya penyampaian yang cukup panggil menarik. Tak ada hak nera tu kira menarik tu. Nah, budak-budak ni kalau dia nera baik pada dia buat. Itu mazhab pelajar-pelajar budak. Baik, jadi alhamdulillah bagi pihak masjid dan Yayasan Pondok Sengkera dia mengucapkan barakallahu fikum, jazakumullah khairan kepada Ustaz Abu Samah yang telah berkongsi dengan kita hampir 4 jam masa dan cara olahan lengkap lah. Buku dia tu walaupun besar, tapi dia orang panggil dia sendiri tulis. Dia tahu nak rengkah mana. Agak-agaknya Ustaz Abu sama nak perengkah kau je buku ni. Kau tak sirah pakai perengkah dengan ngajar tau. Kalau perengkah orang tak baca Ustaz ni baca rengkah. Jadi alhamdulillah kita ucap terima kasih barakallahu fikum, dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang mari daripada jauh dan dekat yang telah memeriahkan majlis ilmu kita pada kali ini. Yang kedua ni tajuknya Ustaz Abu Samah ni dia nampak banyak duduk daurahnya kitab tentang hukum al-ahkam ad-dima, hukum tentang fiqh wanita. Pasal banyak orang duk menyanyi, dia kata ustaz ni pandai dakhil dengan nipah, tak pandai geopolitik. Lalu kita nak tengok setara mana orang pandai fiqh ni bukan senang. Ana sendiri mengikuti muzakarah haji kebangsaan banyak puluh kali sebelum kita pencen dulu. Dan di antara persoalan yang banyak ni masalah darah. Orang ni nak pergi Mekah dia saya tak saya tinggal tawaf dia makan ubat. Sudah makan ubat pagi ada petang tak ada. Lagu nak tawaf. InsyaAllah kita sambung dalam sidang akan datang. Tarikh yang akan dimaklumkan kemudian biiznillah azza wa jalla. Jadi sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.